dia frust gila dengan pasangan dia yang main kayu 3 dengan dia sampai menyebabkan jantung dia mimik macam heart attack. Dia bila frust menongging, menangis hari-hari, trigger heart attack. Nampak tak perubahan orang tua sekarang? Orang tua dah jadi macam ke arah sugar daddy lah. Badan ketui, jaga badan. Sekarang ni FOMO bina badan ketika umur 40 tahun ke atas. Patutnya makin tua makin tak gatal lah. Betul. Tetapi zaman law ni, perempuan, dua-dua orang perempuan terjun bangunan. Masya Allah. Terjun. Maksudnya dia memang alter kita punya mental cognitive, kita punya mental punya conscious ni. Jadi tak betul. Nah, lepas tu kita buatlah benda-benda bodoh. Jadi khayal, panjat bumbung. Kolesterol asal dia, permulaan kita di brainwash disebabkan oleh lemak binatang. Padahal kajian sekarang dah beritahu gula yang menyebabkan kolesterol tinggi. Kopi 3-in-1 sekarang dah tahu. Orang takut pasal gula, dia tak letak gula. Dia kata kosong kalori lagi tu. Dia letak pasal apa aku cirit-birit ni kan. Aku food poisoning ke. Benda tu lah. Oh tak apalah, potonglah bahagian tu, ambil bahagian bagus. Dia pun buat macam roti yang ada fungus tu. Buang bahagian fungus, dia makan bahagian elok. Oh itu memang itu saya punya perangai. Jangan. Oh ya lah. Dia fungus ni nampak kat atas, bawah berakang. Oh aku duk makan akak Buang dia terus. semua ni. Sedap betul akak dia. Aku toast pula tu dengan bakar akak. Senpai. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hello, hi. Anda bersama saya lagi Aidit Marcello di podcast I Did It My Way, Senpai. Thank you so much kepada korang semua. Korang nak tahu siapa tetamu kita minggu ni kan? Tapi aku nak ambil masa sikit je. Terima kasih nak ucapkan kepada semua yang komen baik-baik di platform kita. Di Instagram ada, di TikTok ada, versi audio saja di Apple Podcast ada, di Spotify ada, dan versi full di YouTube. Thank you juga kepada new subscribers kita. Di YouTube pun boleh komen, jangan risau. Kita akan balas komen-komen kita di semua social media platform kita. Thank you so much. Okay, kita terus saja pada topik minggu ini. Tapi tamu kali ni dia lain sikit, dan cara kita nak bersembang pun dia lain sikit. Dia bukan pasal journey kehidupan sangat, tetapi saya rasa best untuk kita kongsi. Kita lompat sikit pelbagai info yang kita dapat kongsikan berkaitan dengan kesihatan, lifestyle dan sebagainya. Tapi baru-baru ni dia bukan baru-baru ni, dia asyik kadang-kadang dia mesti masuk, mesti viral dia punya TikTok dia. Kalau tak pasal orang komen pasal dia, ataupun tak komen pasal nak tanya pasal kesihatan, ataupun yang baru-baru ni adalah satu platform pun buat high pun dia pun viral juga. Tapi bagus, setiap kita ada masalah, kadang-kadang kita pendam je kan. Kita tak tahu platform. Kalau ada masalah pasal social media platform, hampa menjeritlah dekat platform yang betul. Kalau ada masalah tentang kemurungan jiwa ke, janganlah duduk dalam bilik duduk cakap dengan dinding. Takkan ada solusinya. Jadi kita berjumpa di platform yang betul, kita luahkan di tempat yang betul. Jadi barulah dapat solusinya. Sama juga minggu ini kita bawakan Mr. Wan. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam Abang Adik. Terima kasih jemput. Panggil Adik je okey lah, tak apa. Adik Boleh. Okey, boleh. Saya masalah sikit kalau kawan nama Wan. Sebab saya kalau jumpa saya macam, "Hai Wan." Hai. Lepas tu jadi jam. Oh tak baik cakap orang macam tu. Bila jumpa, Assalamualaikum. Kita jumpa, Assalamualaikum Wan. Tu betul. Nombor sedap sikit. Melawak sikit lah. Okay, first. Okay, siapa yang asalnya semua dah kenal. First kali nak ucapkan thank you so much lah kepada Wan. Sebab sudi mai ke studio podcast kita I Did It My Way. Okay ya? Ya baik, terima kasih jemput. Sebut sikit, Senpai. Oh, kita orang utara boleh ha. Senpai. Oh, hari ni boleh speaking dengan kita. Boleh. Okay, Wan sebenarnya okey lah, kalau cakap pasal Wan ni di social media, ramai juga orang duk, sebab saya memang follow Wan rapat lah. Sebab honestly, cara you review, cara you explain tentang kesihatan, lifestyle dan sebagainya, ataupun isu-isu yang you nak sembang tu, nampak sangat jelas dan tak ada rasa macam nak menjaga-jaga. Bukanlah kita dalam bentuk makian dan benda mengarut, tapi bila dengar tu faham, seronok. Dan benda tu tak rasa boring. You tahu lah kalau bercakap pasal kesihatan ataupun medical terms kan, tahu. Allah duk beletiak lagi, kita dah malas kan. Tapi cara penyampaian you bagus, sebab tu saya panggil you. Mungkin dalam bentuk panjang ni kita boleh bagi kepada pendengar-pendengar kita ni, oh macam ni rupanya, oh ni tak boleh, ni boleh, yang ni bagus, ni tak bagus kan. Sikit sebanyak. Tapi sebelum tu, Wan ni orang mana sebenarnya? Daripada mana? Saya orang Penang. Penang Mamat Mari. Anak tu. Anak tu ni macam beranak bulan terang kot. Oleh semua. Macam semua tinted. Saya lebih sikit. Cahaya lebih. Nur. Oh, rambut. Lepas World Cup pun lain macam rambut. Okay, Wan daripada Penang. Ya, family berapa orang? Termasuk adik 2 orang je. 2 saja. One first lah. Betul. Anak sulung. Okay, dulu belajar semua sekolah semua di Penang. Semua KMBP je. Masuk matrik ke Penang. Matrik. Lepas tu belajar medik dekat luar, kat Selangor. Sini. Itulah kali pertama mai ke KL. Betul. Duduk dengan siapa masa di KL tu? Memang ada dom. Oh, duduk sini lah. Duduk sini je. Ada beradik sini ke? Tak ada. Tak ada. Kita je yang mari keluar.
Kan? Sama kes macam saya juga. Maksudnya kita keluar tengok KL ni sendiri-sendiri. Betul, seorang-seorang. Masa tu ada KLCC, KL Tower. Allah macam lah tua sangat. Hang umur berapa? 33 tahun ni. Oh, okay Muda lah. lagi. Muda lagi. Ya, masa TRX tak ada lagi lah. Tak tentu. tak ada lagi. Okay, so kita cerita background sikit. You start memang daripada belajar dah aim untuk ke bidang medical ke, ataupun memang you ada minat lain, atau sebab apa? Kalau parent-parent zaman dulu, tambah kalau belah-belah Penang, Kedah ni kan, kalau nak berjaya dalam kehidupan ni, ibunda-ibunda dan ayah dan anda akan cakap, kalau nak belajar, nak jadi pandai, kena jadi doktor, jadi lawyer, jadi cikgu. Itu memang terbaik lah. Hang memang mak suruh ke atau memang suka nak belajar jadi Okay. doktor? Asalnya memang kita minat pasal badan manusia. Oh, anatomi. Anatomi, minat sains. Tapi tak jelas lagi nak doktor ke ataupun saintis pada mulanya. Tapi bila masuk kita panggil matrix, lepas tu ramai doktor gaji banyak time tu. Kita pun pick up macam gaji kan. Okay, jom. Terus 10 time matrix tu, kita balun duduk sem tu 4 flat, apply matrix. Alhamdulillah. Itu dapat tu. UiTM. Alhamdulillah, syukur juga. Tetapi yang saya nampak, saya bukan ke arah situ sebenarnya. Saya suka ke arah yang lebih pada sains sikit. Maksudnya lebih pada saintis lah. Kita belajar lebih detail, lebih apa benda tu berlaku. Sebab tu lah cara explanation saya macam more to scientific review. Dia bukan medical review. Faham? Dia macam tu. So bila dah belajar habis sampai belajar sampai habis lah. Sampai habis. Okey, lepas tu sambung pergi mana pula? Lepas tu masuk Penang. Lepas Penang rasa tak lepi, kita rest lepas 2-3 tahun. Lepas tu masuk balik Shah Alam. Tu yang bermulanya berpindah ke sini. Oh, sini yang medik depa tempat Shah Alam tu lah. Betul. Di Denai ke? Ada. Ni Section 7. Section 7 Shah Alam. Kat situ lah. Dan lepas tu kita drop, terus fokus pada kita panggil content creation dan juga business lah, few business. Okay. So mungkinlah boleh kita terus menjawab persoalan, sebab saya tengok dekat TikTok itu pun viral. Pasal orang cakap, oi apa ni, sebab by you punya username ditulis Dr. Wan Share. Betul. Lepas tu orang cakap, dia ni doktor ke? Dia ni tak doktor. Kadang hang pun dah, orang Kedah kata cemuih nak jawab. Hang pun kena buka dictionary Kedah. Cemuih. Cemuih tu apa? Maksudnya cemuih nak jawab dah. Cerita punya cerita. Tak apa, kat podcast ni kita selit pendek sikit lah. Silakan. Nak panggil doktor ke ataupun saja-saja letak doktor ke, bagi dia faham sikit. Boleh. Sebenarnya DR1 Share ataupun Dr. Wan Share tu, dia dapat ilham daripada seorang YouTuber dan juga share belakang tu. Ada seorang nama dia Project Share. Kita pun macam style kan. Kita pun share belakang kan. Dr. Wan Share tu minatnya number, huruf depan, belakang number kan. Kita teringat CR7. Boleh lah. DR1 bubuh. Lepas tu tak tahu pula branding tu boleh blow up sampai sekarang. Dan lepas tu kita pun fikir mesti akan apa soal kot doktor depan tu. Dan kita walaupun kita dah habis belajar medik dan memang serve government, dan nama pun memang dalam list MMC, Malaysian Medical Council. Kalau type nama saya memang ada dalam tu. So kita memang register. Cumanya kita tak habis dapatkan lesen saja. Faham. Dan lepas tu baru-baru ni terlepas ke awal tahun ni ada seorang menteri yang guna DR juga. Dan MMC keluar statement, once dia habis belajar, dia berhak dapat title tu. Walaupun tak dapat APC. Kita lagi seronok Dan keluar MMC keluar statement, aku pun tak ada masalah apa ikut kan. Cuma salahnya bila kita tersentuh orang, kita prescribe ubat. Tu tak boleh. So share tak ada masalah. Share tak ada masalah, as long as kita jangan misguide ataupun misinfokan orang. Betul. Yang kebanyakan dekat social media banyak berlaku. Yes. Tapi bagus, menarik. Nama tu catchy. DR1 Share. So ikut hampa nak interpret macam mana lah. DR tu mungkin jadi doktor, mungkin ataupun dari ya. Dari One Share. One tu nama dia. One. Share je lah. Sama macam podcast kita kan. Kita pun tak pandai, tapi kita panggil orang untuk share. Jadi orang tak boleh nak cakap apa lah. Okay, so sekarang ni berminat untuk buat content creation, dah masuk semua buat TikTok. First kali content apa yang buat, yang macam my idea,
dia kan bila nak first post kan, nak post tak post, nak buat ni kan. Aku tahu ni mesti ada DNA yang macam OCD sikit. Sebab doktor-doktor kan, contoh dia mesti ada benda tu. Betul. Jadi apa first content yang hang rasa macam lepas first kali post? Okay, first social media ataupun platform aktif adalah YouTube sebenarnya. Tapi time tu ada orang cakap, kalau hang nak cepat viral, hang buatlah TikTok. Kita tengok TikTok. Alamak, macam tak kena dengan aku menari banyak kan. Zaman masa tu, first. 2019. Masa tu hang tak praktis menari ya? Tak. Kita menari rasanya memang terus jadi sangat tiba. Tapi time tu bila saya naik dekat TikTok, kita pun try. Bukan medical content lagi, merapu-rapu. Merapu tu apa? Kita menari dalam fitting room lah contoh. Itu menari tu kan. Tapi menari nak lepas stres. Lepas tu second content yang akan blow up adalah saya punya tweet kahwin dengan seorang ni, bekas lah kan. Dia anak bongsu perempuan yang list semua lelaki 8 orang. Mungkin cara ambil gambar tu nampak menarik sampai ke motif viral panggil. Time tu ya blow up nama saya tu. Then lepas tu yang tu blow up first. Dapat cash dengan apa ni orang panggil TV semua bagai kan. Dan lepas tu waktu tu saya kerja ayam, goreng ayam tepi jalan ni. Then kita pacak kamera, tadi kan COVID. Sembang pasal COVID, padahal kita goreng ayam. Hang siapa sebenarnya? Kadang-kadang orang main kedai kita bukan nak beli ayam pun. Nak tanya pasal penyakit. Beratok Serius lah? Beratok sepanjang jalan. Elok tu bila nak tanya satu soalan satu ayam. Yang tu hebatkan solat banyak. Tapi yang bestnya, time tu memang doktor tak ramai. Doktor kita lah. Orang kita tak ramai kat situ. Dekat social media. Kalau tengok saya dengan Dr. Samhan je time tu. Dan kita bila dah sembang pasal medical, time tu doktor Melayu pun tak ramai, kita senang blow up lah. Dan sampai cover dengan kita panggil media masa yang lain dan sebagainya lah. Masuk TV semua pakai. Dan time tu lah dia akan spark satu, kita panggil apa, attention daripada badan-badan doktor yang betul ni. Spark yang negatif ke? Dia spark yang trigger dia trigger dia orang. Pasal apa hang ni dengan haus semua minta habis, tapi hang dapat attention daripada orang luar. Sampai masuk TV, sampai hello doktor dan sebagainya. Kadang-kadang kat situ macam trigger dia orang punya ego je pun ada juga. Betul. Satu posting tu saya dijemput dekat stesen radio satu ni. Saya bagi tahu, saya bukan tuju dekat pakar tu pun. Tuju dekat kawan saya. Dulu kita pergi karaoke tapi end up jadi hater kita. Saya letak caption apa tau. Aku yang tak biar Osman pun masuk radio, tapi hang habis hang duk guna. Dia trigger satu persatuan pakar sarang semua. Yelah. Lalah aku kena. Yelah. Padahal kita bukan nak bagi dia pun. Yelah. Dan tapi trigger yang lain lah. Trigger lain. Dan time tu lah nama saya memang blow up di kalangan orang-orang yang ada authority ni. Okay, nak cerita tadi pasal goreng ayam tadi tu. Okay, bila cerita pasal goreng ayam ni time COVID contohnya kan. So macam mana boleh terfikir buat lari bisnes pergi goreng ayam, dan juga masa tu contoh dah habis belajar. Bila habis belajar sebelum COVID. Lepas tu dah start buat social media content ni. Lepas tu tiba COVID. So masa time COVID tu terduduk kan. Semua orang terduduk. Betul. Bukan terduduk, terbaring pun dah. Macam mana boleh ada idea pula nak pergi buat goreng ayam? Kau memang suka masak juga sambil-sambilan ni? Tak juga, lepas kita drop Houseman first time 2018 bulan 6. Lepas tu kita tak tahu nak buat apa. Tak ada kerja. Cari kerja, letak SPM result. Hang ni main je ni. Mungkin result cantik lah kot. Orang tak tahu. Even sampai ke security pun kita hantar resume, tak dapat. Serius lah? Pergi hotel reception ni pun tak dapat. Aku dah lah kahwin time tu. Kita ada komitmen. Lepas tu jumpa seorang kawan ni, dia duduk dekat Perak. Wan, aku ada satu franchise ni, Hamai handle je. Tu yang pindah ke Perak tu. Lepas tu meniaga ayam ni. Bawa sekali wife lah semua? Bawa sekali. Tapi wife memang asal situ. So duduk dengan mentor lah time tu. Kita memang suka masak juga sebenarnya F&B ni. Time tu lah first experience dengan F&B. Goreng-goreng ayam. Kita tahu lah macam mana ayam crispy kan. Kita tahu semua tu kan. Dan tetapi jiwa kita masih ke medik. Faham. Ke kesihatan juga. Aku tak boleh buat F&B ataupun makanan. Kalau kita buat time tu mungkin kita antara rival pada Khairul Amin kot. Tak ada lah. Kita tak kerti masak. Betul. Dan lepas tu, why not aku buat benda yang aku suka, iaitu medical. Aku belajar 5 tahun. Kalau aku tak buat content,
Rugi ya. Rugi lah. Pakat lupa gitu lah. Betul. Kita buat dengan apa yang berlaku lah tu. COVID-19. Saya faham pasal COVID. Secara mudah semua bagai. Time tu yang blow up tu. Faham. So you nampak memang dah tahu dah, ni memang kena kau gunakan platform social media. Betul. YouTube tu tinggal sikit tapi fokus more kepada TikTok. Betul. So first content yang you share pasal medical semua ni COVID lah startnya. COVID. Banyak lah masa tu Time tu COVID. Betul. Okay. So tak apa Wan, sambil-sambil tu kita nak share, kita ada buat macam kita lompat-lompat sikit lah soalan sebab kita ada Wan kat sini and then dia boleh share juga. Setengah orang makcik-makcik ni pun berguna, akak-akak, abang-abang, abang gym suka masak, yang pasal kesihatan, yang nak buat turun berat badan, tak tahu nak makan apa contohnya. Tapi kita boleh share sikit sebanyak info kan. Okay Wan, so lepas dah habis contoh COVID tu, back to Penang balik lah. Betul. Oh, balik Penang. Balik Betul. Penang. Kerja dengan bakery. Kek. Wah, semua benda hang buat noh. Semua. Daripada Grab driver, hang masak tak masak, kek, goreng, semua kita buat dah. Sebelum betul-betul medical KL yang buat sebelum sekarang ni. Sampai kerja dekat hard labor tu yang construction. Pun kita pernah kerja. Construction hang buat kerja apa? Tapi dekat situ first aider lah. Yang pakai topi warna ungu tu. Oh. Bagi Panadol. Bagi ubat-ubat tu. Itu lah. Medical juga. Habis Grab apa Grab? Hang jadi macam orang masuk, hang akan tanya masalah. Okay, awak apa masalah hari ni? Sambil nak sampai tempat tu kan, hang boleh solve problem dia ke? Kan ada ubat kat tepi yang dia bagi. Ni ambil. Ni makan 2 biji 3 hari sekali. Tapi kan Grab tu membantu saya dari segi PR dan communication tau. Saya ni orang introvert. Serius ah? Betul. Tapi bila kita drive, kan kita ada rating, passenger akan rate kita kan. Time tu lah aku kalau extrovert senyap, bodoh sekali dapat 1 bintang pula. Lepas tu turun pula commission. Aku terpaksa nak jadi friendly lah. Sembang dengan orang putih. Penang kan bersepah Mak Saleh, bersepah orang Singapura, bersepah orang lokal. Time tu lah kot menyebabkan saya macam suka bercakap. Padahal dulu kita yang paling senyap. Itu mungkin hikmah dia kot. Betul. Okay, Wan nak cerita sikit lah. Lah ni kalau kita tengok berita yang orang share lah, tak kisahlah, dia tak kisah umur sebenarnya, tapi ramai orang mati mengejut. Okay. So kalau tambah ni cerita faktor cuaca ke, faktor kita ni jarang pergi buat medical check up ke, tapi secara generik lah kalau Wan nampak kenapa lah ni percentage orang mati mengejut ni tinggi. Okay, mati mengejut ni kalau kita tengok kan, baca research mana pun, first permulaan dia adalah sebab jantung. Okay. Jantung. Sama ada jantung tu memang dilahir congenital abnormal ataupun tak normal, mula-mula dilahirkan genetik ataupun dilahirkan normal jantung tapi disebabkan lifestyle dia. Okay. Kalau lifestyle tu kolesterol memang tinggi, menyebabkan heart block terus, ataupun disebabkan oleh salur darah dia kerah, yang mana mengakibatkan komplikasi lain, darah tinggi, kencing dan sebagainya. Tapi yang dilahirkan jantung yang tak normal tu, antara punca juga kebanyakannya footballer yang tiba-tiba dia buat fitness, dia pun ada dietitian sendiri, fikir takkan kena serangan jantung kot. Betul. Orang normal fikir heart attack ni mesti kolesterol. Takkan dia pun tak jaga makan. Buat otopsi, tengok-tengok jantung tak normal. Daripada awal lagi. Kenapa tak normal? Jantung ni, Adik, jantung kita ni antara organ nombor 2 yang berfungsi akibat elektrik sahaja. Dia ada electrical impulse kita panggil. Saling otak pun ada elektrik juga. So bila elektrik tu jadi tak betul, dia duduk, dia sepatutnya lap-dap beridem. Tapi kalau duduk siap, dia berdegup tak betul, yang mengakibatkan darah bertakung dalam jantung. Darah ni kalau dia bertakung, satu yang dia punya perangai, dia punya PR dia. Dia bertakung tak jalan mana, dia akan menyebabkan darah tersumbat. Di blood clot. Try bayangkan blood clot dalam jantung, tiba-tiba pump pergi ke otak ke apa, jadi stroke. Tanpa kolesterol tinggi pun boleh berlaku. Padahal asal dia berlaku disebabkan elektrik kat jantung tak normal. Congenital. Banyak berlaku macam tu. Macam football, kenapa tiba-tiba sudden death? Kita tengok dia ada masalah, kita panggil apa ni, high comp punya problem. Maksudnya cardiomyopathy restriction disebabkan hypertensif. Hypertrophic cardiomyopathy kita panggil. Antara pembunuh yang pertama yang melibatkan kebanyakan atlet padahal sihat kan. Sihat. Mungkin Genetik kita bukan pasal contoh depa ni dia orang sihat, dia orang fit gila punya. So bila main tu kadang-kadang dia punya BP terlalu tinggi ke, tiba-tiba boleh collapse ke kan. Yes, betul. Dan kadang-kadang jantung okey, tetapi salur darah yang connect berjantung pula tak betul. Dilahirkan memang sempit.
Lama kelamaan jantung ni, kalau saluran jantung ni kalau sempit, jantung terpaksa pump kuat. Yang mana akhir dia penat, kena serangan jantung. Contoh yang berlaku pada kita punya Rocket Pocket Man ni. Ya. Dia ada masalah salur darah tu. Yang tu memang trigger yang boleh kena heart attack tanpa kolesterol tinggi. Itu congenital. Nampak tak? Banyak orang kena serangan jantung, meninggal senyap-senyap ni. Jantung permulaan dia. Okey, jadi kalau untuk pendengar ni kan, mungkinlah kita bagi tips sikit. Tak kisahlah dia berminat dalam bidang sukan ke, ataupun kadang budak-budak sekolah pun sukan pun aktif. Kadang ni lah ni tengah main liga bola, kadang main bola tengah hari rembang. Orang Kedah panggil tengah hari rembang main bola. Pukul 1:30 game. Ada banyak je yang kena heat stroke kan? Betul. Itu heat stroke tu cerita lain lah. Tapi maksudnya kita kena buat medical check up, bukan normal. Kalau nak periksa jantung ni, pergi lebih deep lah. Maksudnya detail kepada jantung. Betul. Sebenarnya kalau kita nak pergi, itu saya cakap pasal congenital tau. Yang heart attack disebabkan pemakanan pun makin meningkat. Sebab viral tak viral. Okey, yang ini saya menarik. Sebab apa? Nak kena cerita dengan Wan. Sebab apa? Okey, satu saya nak cerita dengan korang semua, pendengar dan juga penonton. Kenapa saya panggil Wan ni? Sebab saya rasa kalau saya panggil, kita pun kenalan. Ada kenalan doktor-doktor yang pakar-pakar semua. Memang ada. Cuma the way saya panggil Wan ni, sebab cara dia penyampaian ni nak dekat dengan kita semua. Sebab saya sendiri dengar, saya rasa terpanggil. Sebab benda senang faham dan boleh melekat. Contoh sekarang ni, okay, you cakap pasal pemakanan. Ini normal lah. Kita memang dengan Korea punya, orang kata, culture ni, kalau boleh sampai bulu kening pun kita nak ikut Korea. Kan? Misai. Laki tak ada lah. Korea pun ada misai. Aku pergi hari tu sana. Dululah pergi-pergi. Aku siap betting lagi dengan geng-geng. Okey, hampa kalau jumpa orang Korea, umur 20-30, ada misai, aku bagi yang RM100. Tak ada weh, satu hari tak jumpa. Yang memang pakcik-pakcik tu pun naik tumbuh tak tumbuh lah. Aku rasa memang genetik mereka memang tak ada misai kan. Tu pun memang tak boleh. Dia nampak clean, muka tegang, cantik lah gitu kan. Baby face kan. Baby face. So itu antara culture-culture. So sekarang ni cerita pasal sakit jantung dan juga pemakanan. Apa sebenarnya dalam diam-diam ni kita sebenarnya, kebanyakan orang kita ni membunuh diri sendiri secara diam, kita tak sedar. Amalan harian kita, mungkin makanan ke. Okey, kena ingat, kolesterol asal dia, permulaan kita di brainwash disebabkan oleh lemak binatang. Padahal kajian sekarang dah beritahu gula yang menyebabkan kolesterol tinggi. 80% kolesterol dihasilkan naturally daripada liver kita. Liver kilang dia sebenarnya. So liver ambil buat kolesterol daripada apa? Daripada gula, glukos. Yang menjadi sekarang ni, makin ramai orang muda ada masalah kolesterol tinggi. Tahu sebab apa? Mereka pandai dah. Saya nak minum ni kosong kalori. Yes, kosong kalori. Gula putih tak ada. Tetapi kena ingat, dia pakai something yang macam gula tapi nama lain. Yang lagi teruk pada gula. Apa dia? Contoh macam maltodextrin. Maltodextrin banyak dalam kopi 3-in-1 kan? Oh, betul. Kopi 3-in-1 sekarang dah tahu. Orang takut pasal gula. Dia tak letak gula. Dia kata kosong kalori lagi tu. Dia letak benda lain. Baca-baca, maltodextrin. Maltodextrin bila tengok glycemic index. Glycemic index tu maksudnya berapa cepat gula tu diserap ke dalam darah dan berapa cepat dia menyebabkan insulin spike. Oh. So bila lagi cepat masuk dalam darah, dia tak elok lah. So bacaan glycemic index makin tinggi. Kalau kita compare maltodextrin dengan kita punya sucrose, gula putih, maltodextrin tu 110, sucrose cuma 65 je. Oh, tinggi Double. Yang mana maltodextrin tu banyak dalam minuman kita harian. Kita bagus dah, kosong kalori, tapi maltodextrin tak perasan. Orang kata apa ni, hanya minum ni manis sangat. Tak, aku ambil zero punya. Padahal zero tu lagi bahaya. Itu satu. Dia nama lain gula yang kita tak tahu. Lepas tu nombor 2, pengganti gula yang makin famous sekarang ni. Dia tak menyebabkan hang kecil manis direct pada gula, glukos. Tapi dia menyebabkan hang kecil manis dalam masa 10 tahun sebab dia alter gut microbiome. Tu, kuman dalam perut tu. Tak kisahlah apa pun, aspartam ke apa, within 10 years, kita konsisten makan hari-hari dia beritahu dia akan ubah bakteria jahat akan lebih meningkat dalam perut, bakteria baik akan lebih rendah. Yang mana bakteria ni apa pentingnya? Sebab bakteria ni lah yang akan membantu kita pencernaan. Bakteria jahat dia suka gula. So maksudnya bila bakteria jahat dominan dalam perut, dia akan cepatkan proses penyerapan gula. Hang makan sikit donat, contoh, dibandingkan perut orang sihat. Orang yang penyakit ni makan sikit, terus gula spike. Dibandingkan orang sihat, dia slow naik. Sebab apa? Bakteria dalam perut dia tu.
dah berubah. Dysbiosis kita panggil. Yang kedua adalah gut health. Lepas tu yang ketiga, biasalah tu, dengan sekarang kita boleh dapat benda yang berasap-rasap, yang kata free nikotin sebagainya, padahal dalam tu campuran-campuran yang mana mengakibatkan radikal bebas yang akhirnya menyebabkan salur darah keras, leads kepada heart attack juga. Lepas tu nombor 4, workaholic sekarang ni. Live 24 jam. Kadang-kadang Ni bukan yang workaholic ni, tak ada cerita pasal makanan ni. Ni cerita pasal ni dah masuk lifestyle lah. Lifestyle pula. Orang kata apa? Zaman sekarang ni memang keras, kena kerja keras. Ya betul. Korang tahu tak, hard working dalam kajian, nampak ni, kita bukan nak kata korang jangan kerja. Kajian mengatakan kalau kerja lebih daripada 55 jam seminggu, meningkatkan risiko heart attack sebanyak 36%. Ni kajian. 36%, lebih daripada 55 jam. Tu depa semua tengah buka kalkulator. Kira kan kena hantar kat HR. HR. Lepas tu nombor 2, kenapa workaholic boleh menyebabkan serangan jantung? Satu adalah kurang tidur. Sleep deprivation. Betul. Lepas tu nombor 2, bila kita kurang tidur, apa jadi? Hormon kortisol naik, noradrenalin naik. Hormon ini yang akan memberi tekanan pada jantung tu work harder. Jantung ni kalau work hard, bagus, dinding jantung tebal. Tapi dinding jantung tebal dia tak bagus macam bicep. Bicep kalau tebal bagus lah. Dinding jantung kalau tebal, otot jantung bila tebal, dia tendency untuk stop tiba-tiba tu tinggi. Sebab tu cardiac arrest, tiba-tiba collapse. Lepas tu yang kelima, kebanyakannya gain weight, badan besar. Badan besar apa problem dia, adik? Tidur berdengkok kan? Betul. USA. Tidur berdengkok dalam masa 10 tahun, dia akan menyebabkan serangan jantung naik, meninggal dalam tidur pun naik. Sebab apa? Bila tidur berdengkok, oksigen kurang masuk dalam darah, hypoxia, boleh lead kepada multi organ failure, akhirnya meninggal juga. Faham tak? Dia banyak sangat-sangat faktor sebenarnya. Betul. Faktor yang kecil-kecil tu, pemakanan yang tinggi hantar radang, keradangan tu memang tak dapat kita tolak lah. Yalah. So kalau Wan cakap kat sini, main lah contoh lifestyle tadi ada, food pun ada, mungkin genetik pun ada juga. Tapi kalau ikutkan secara percentage yang tinggi ni, mostly kepada food. Betul lah. Food yang paling tinggi sebenarnya. Yang tinggi ya. So macam tadi yang menarik juga, sebab bila Wan cakap segat kita kan. So kalau kita pun tahulah kan, orang-orang dulu punya style pun dia akan cakap apa-apa pun kita kena jaga kita punya guts ni kan. Betul. Maksudnya itulah kita punya sarang kita lah, penyakit apa-apa bermula daripada perut kan. So kita tahu benda tu. So contoh sajalah, bukan kita nak ban makanan apa-apa, tetapi bila saya tengok contohlah budak-budak suka makan macam samyang, dengan saya tengok pun gerun tau. Dengan dia punya pedas, dengan dia punya banyaknya dia perlu makan. Kadang tengok yang dulu masa famous ASMR tu, yang dia pun makan sampai berapa 6, 5, 6 kan, boleh makan dalam perut tu. So boleh bayangkan semua tu boleh masuk dalam perut tu, apa jadi. Kalau Wan nak share sedikit, apa sebenarnya tips kalau contohnya kita bangun awal pagi, benda yang sepatutnya masuk dalam perut dulu untuk kita slowly mencantikkan proses badan kita tu? Ada Wan? Tahu apa dia? Yang paling bagus sebelum gosok gigi, telan air kosong. Tu saja. Dan tanya saya kan, makan apa? Sebenarnya kalau tanya saya lah kan, memang ada kajian, makan pagi tu tak perlu pun tak apa. Tak perlu pun tak apa. Yang paling penting apa? Waktu tengah hari tu. Tengah hari sebenarnya. So nak makan apa waktu pagi, paling best telan air kosong sahaja. Tu paling best. Kenapa? Sebab apa? Antara dia sebab bila waktu malam kita tidur 8 jam betul? 8 jam perut kita kosong kan? Bila perut kita sangat kosong, kemungkinan ada asid dekat perut pun dia akan ada juga, betul? Sebab tak ada makanan. Dia tak mencerna apa-apa pun. So air kosong tu dia neutralize balik asid perut dalam tu. Satu. Lepas tu nombor 2, air kosong waktu pagi tu akan melancarkan pencernaan. At least untuk orang gastrik ataupun GERD, dikurangkan risiko pada radang pada gastrik lain ni ataupun salur perut tu. Dia sebenarnya air kosong tu larut je sebenarnya. Larut sahaja. Lepas tu nombor 3, paling yang saya tak boleh bagi orang amalkan adalah waktu pagi terus minum kopi. Terus minum kopi. Minum kopi. Tak boleh Wan. Aku memang kopi addict memang. Pagi kalau aku tak minum kopi, rasa macam tak bangun tau. Ya betul. Aku pagi-pagi bangun, siap kopi, minum kopi dulu. Kena pula espresso. Double shot. Tengok bayangkan hitam tu masuk dalam proses tu. Caffeine adalah acidic. Okay, kalau tak makan apa-apa waktu pagi, kita sebenarnya tidur 8 jam tak makan kot. Kosong tu kan. Perut kosong. So bila
minum kafein tu akan trigger lebih banyak hydrochloric acid sebenarnya. So mungkin untuk orang yang ada masalah gastrik lagi teruk. Tu satu. Bloated semua. Lepas tu nombor 2, try bayangkan. Waktu pagi tu kita bangun kan. Hormon apa yang kita bangun mula-mula? Hormon ni lah yang menyebabkan kita bangun dari tidur. Hormon kortisol kita panggil. Kortisol hormon. Kortisol hormon adalah hormon yang menggerakkan kita bangun dari tidur. Okay? Tetapi try bayangkan kalau kita terus minum kopi time tu. Kortisol hormon ni menggerakkan jantung. So bila kita minum kafein pun menggerakkan jantung. Double gerak jantung tu. Terkejut tu jantung tu. Tekanan darah. Lepas tu stres pada otot jantung, double kat situ. So nasihat saya adalah nak minum kopi tak ada masalah. Even kita pun kopi lover. Minum lepas tengah hari, time tu tengah hari. Tengah hari kan senang ngantuk kan. Minum time tu. Pun boleh. Cuma jangan bangun terus kopi yang tu antara agak merisikokan sebenarnya. Okey. Kalau merisiko part tu, kalau orang suka minum kopi ni, dia tadi kita cerita pasal workaholic tu, kerja, hidup ni keras. Sampai malam kena buat kerja. Mengantuk. Malam ni nak buat kerja pukul 11, kena kopi tu. Tu apa cerita pula? Maksudnya pukul 11 malam, dia tengah buat kerja pun dia kena double shot juga. Okey. Untuk nak buat kerja, untuk bagi dia alert katanya. Tapi sistem badan ni macam mana? Okey. Kalau dia mengantuk tu maksudnya, otak dia tinggi dengan melatonin dan juga adenosine. Dua hormon ataupun neurotransmitter ni yang menyebabkan kita rasa mengantuk. Sebab tu kita nak kurangkan hormon ni untuk kita stay up, kita ambil kafein. Kafein adalah psychostimulant yang mana dia block adenosine juga. Sebab tu kita tak mengantuk. Tapi setengah orang dia tolerance dah. Aku kena minum 3 cup baru okey. Dia dah tolerance dengan dos tu. So kena double kan. Tapi jantung nak rehat ni, nak tidur. Jantung nak rehat. Hormon melatonin diperlukan untuk kesihatan jantung. Try bayangkan kita minum kafein, kurangkan hormon melatonin, maksudnya jantung kita dalam keadaan yang tak sihat lah. Kalau buat sekali-sekala tak apa. Ni hari-hari aku nak stay up. Itu memang problem. Faham. Saya pernah ada baca satu research yang dia buat comparison antara night shift worker dengan normal shift worker. Night shift worker double tu 4 kali ganda untuk dapat serangan jantung dibandingkan normal shift worker. Sebab apa? Sebab tidur waktu malam tidur sepatutnya, tapi dia bekerja. Sebab apa? Bila kita baca balik explanation, ya kerja malam tapi petang balik tidur lah 8 jam juga. Sebenarnya waktu tidur waktu malam tak sama dengan waktu siang. Waktu malam kena ingat, waktu malam kenapa Tuhan kata malam tu untuk rest, petang tu untuk bekerja. Sebab waktu malam tu bila gelap dia akan merangsang melatonin yang mana hormon anti-cancer, hormon untuk kesihatan jantung. Bila tidur waktu siang dapat hormon tu juga tapi tak sebanyak mana kita waktu malam. So memang walaupun kita sudah adjust, walaupun 8 jam juga tidur, walaupun kita adjust siang dengan malam contohnya, kalau ikutkan logik betul lah kan, sama juga 8 jam, tapi di malam di siang still tak sama. Dia tak sama. Sleep cycle lain, brain wave ketika tidur waktu malam dengan siang tu lain. Dia beza dari situ. Memang kita tak nampak, halah itu sikit je pun. Nasihat saya untuk orang kerja malam ni, kerja workaholic ni, nak kena ambil something untuk at least support keradangan tu. Sebab kita tak tidur ni, radang tu ni Eddie. Radang adalah 70% punca kepada penyakit seluruh dunia. Keradangan. Sebab tu lah Eddie tengok sekarang ni wujudnya biohacker, wujudnya longevity. Semua mak nenek semua tu dia fokus satu benda je, keradangan. Lawan inflammation. Kenapa kita tua? Radang. Kenapa kita nyanyuk? Radang. Kenapa serangan jantung? Radang. So keradangan first main culprit kepada semua penyakit. Faham. So okay, kalau kita cerita pasal yang itu, apa yang cakap tadi pasal minum air terus pagi tu bangun, maksudnya sebelum kita gosok gigi tu kita dah terus minum kan. Sebab gosok gigi tu semua dia kata dia dah rosakkan, dia dah hilangkan semua kita punya benda yang best-best. Betul tak? Betul. Kalau tidak bangun pagi, sebab kita lagu kita masa pergi sekolah bangun pagi gosok gigi. Dia betul minum kopi. Padahal baru ni saya ada sembang dengan seorang dentist kan. Dia kata ayak liok waktu pagi sebelum hang gosok gigi tu, kita fikir ayak liok basi kan. Ayak liok basi tu sebenarnya tinggi dengan kita panggil probiotik ataupun microbes yang elok untuk sistem penghadaman dia. Gut kita. Sebab itulah minum ayak dulu sebelum hang gosok gigi. Kumak ayak kosong tu betul-betul. Hang bubuh hang telan masuk dalam perut tu je. Mantap. Ayak liok sendiri tau. Jangan buat pasal pula. Tak cukup ayak liok lagi. Lagi kokok pula kan. Okay.
Tadi kita cerita kita dah kongsi pasal heart attack. Okey, lepas tu ni cerita pasal tadi ialah pasal makan malam. Saya teringat tadi bila duk sembang pasal night shift punya workers. Lepas tu kalau kita dah kerja siang hari, kita ni muda lagi contohnya, umur baru 20 lebih, dah habis kerja, nak relax, nak have fun. Malam mungkin nak pergi main pickleball, nak main bola, main futsal malam. Okey, kalau ikut tadi Wan cakap, maksudnya malam tak kisahlah hang kerja night shift ke siang ke, malam tu wajib untuk rehat dan tidur. Tapi kita balik kerja dalam mungkin pukul 6 lebih sampai pukul 7, lepas maghrib popak-popak kita main bola. Mungkin game pula lambat sikit hari tu, booking Padang pukul 10. Pukul 10 main kedua sampai pukul 12. 12 habis pukul 12 pergi lepak mamak sikit, minum balik rumah sampai pukul 1. 1 nak tidur tak boleh nak tidur ni kan. Pop pukul 2. Begitulah lebih kurangnya seminggu 3-4 kali berlaku. Pukul 2, esok bangun subuh dalam pukul 6, 4 jam. Ni yang saya bercakap ni mungkin majoriti boleh faham mereka punya rutin macam tu. Jadi kalau kita nak bagi tahu, sport di sebelah malam ni sebenarnya tak sihat. Sekejap lagi kita kena kecam pula. Tapi realitinya Wan? Realitinya adalah sebenarnya suka waktu siang ke waktu malam ke, dia okey je sebenarnya. Tapi bergantung kepada kita kerja. Contohlah kan, kita kerja 8 jam, 8-5 tu kerja apa? Stres memanjang. Lepas tu dia stres mentally, brain stress. Tapi bila hang bersuka waktu malam pula, hang stres physically. Stres confirm akan shootkan cortisol. Waktu 8-5 stres kortisol naik dah. Lepas tu set futsal kuis sebelah, kortisol naik lagi. So kortisol memuncak 2 kali ganda, yang akan stres pada tekanan jantung, tekanan kontraksi jantung, salur darah jantung. Maksudnya dia ada 2 kali ganda memberi tekanan pada dinding salur darah jantung. Dia macam ni tau. Boleh je nak bersukan malam, tak ada masalah. Cuma kena tahu aktiviti apa kita buat sebelum bersukan. Kalau teruk sangat bersukan kerja waktu siang tu, waktu malam tu boleh main tapi low intensity lah. Nak bersukan ni tak kisah waktu mana, tak ada masalah. Cuma problem dia kortisol hormon tu yang naik. Waktu siang kerja kortisol naik, waktu bersukan pun kortisol naik juga. So dia double effect pada jantung tu sebenarnya. Kalau nak bersukan tu mungkin dia boleh pilih jenis sukan yang tak stres juga kot. Sebenarnya stres, sebenarnya sukan ni janganlah main macam kita main Olimpik. Betul. Sekadar untuk pecah peluh okey, tak ada masalah. Sebab memang sukan tu bagus. Dia bukan trigger jantung pun. Cumanya bila kita overload kortisol sentiasa high tu yang problem sebenarnya. Kortisol cycle sepatutnya naik waktu tengah hari, waktu petang-petang dia rendah lah sepatutnya. Kita tengah waktu pagi naik dah, lepas tu waktu malam naik lagi. Dia double. So situ double jantung, double salur darah. Sebab tu orang yang pernah ada genetik serangan jantung ataupun pernah kena heart attack, 2 kali ganda kena tekanan. Sebab tu kadang-kadang collapse. Faham tak? Betul. Boleh bersukan malam, tak ada masalah. Cuma kena tahu sukan tu sukan apa. Jangan main, orang panggil apa, main macam main gila-gila. Gila-gila punya. Tapi betul tak, sebab apa yang Wan share ni, apa yang berlaku secara realitinya kawan-kawan saya pun dulu, bila faktor-faktor usia macam saya 40 lebih ni kan, kerja siang hari dah kerja, malam main. Kebanyakannya futsal, contoh game contohnya macam futsal ataupun badminton. Kebanyakannya badminton lah yang ramai collab. Mungkin orang cakap bukan faktor apa, badminton ni memang tak boleh nak duduk relax-relax lah. Kan? Tambah dia duduk rasa macam dia macam Datuk Lee Chong Wei pula, lompat, lompat, pap, diam. Diam tu. Kan? Bola sana kan. Jadi dia bersungguh main tu. Jadi kalau tengok jenis sukan tu pun penting juga. Kalau rasa dah berusia sangat nak main relax, mungkin boleh start main dam ulang ataupun dam haji. Nak best chest lah. Serabut bala serabut ke? Dia kortisol lagi naik tau. Nak gerak ni. Dia tu cepat kena kita pula lambat. kawan tu pula tak loceng sebelah. Dia stres tu. Dia kan patut main dam ulat pun okey kan. Ada ulat okey kan. Kena hat tinggi, hat ujung, hat tinggi, kepala ulat panjang, stres sampai ke bawah lah. Jadi hampa pilih lah yang terbaik. Hampa pun dah start Tua Bangka lah. Cerita pasal Tua Bangka pula kan. Orang nampak story dia sambung. Dia sambung-sambung. Tak pasal sebab info-info ni seronok kita nak share. Pelbagai jenis lapisan masyarakat. Orang kata macam ni lah. Orang Kedah panggil orang tua-tua ni makin lama makin tua makin tak rot. Tak rot pekat tau kita tau. Betul. Bila dah hang guna ayat tak rot. Rasanya berpuluh tahun. Tak rot ni Kedah panggil tak larat lah. Tak kuat lah. Tapi orang kata lelaki ni makin tua makin gatai. Gatai tu bukan ada penyakit kulit ke apa ke. Itu perempuan pun ada kan. Lah ni dia makin tua
makin gatal. Faham? Dia secara naturally ke ataupun pasal apa? Mungkin boleh share sikit. Ini Okay, memang ramai orang tua-tua nak dengar. Untuk lelaki kan, memang adik, memang ada kajian mengatakan selepas umur 30 tahun, hormon kortisol akan drop 1% setiap tahun. Yang mana testosteron hormon dia kaitan dengan gatal, betul? Sepatutnya makin tua makin tak gatal lah. Betul? Tetapi zaman law ni, zaman law ni, nampak tak perubahan orang tua sekarang? Orang tua dah jadi macam ke arah sugar daddy lah. Badan ketui, Betul. jaga badan. Sekarang ni FOMO bina badan ketika umur 40 tahun ke atas. Dia sebab start pada Abang Jamil ni saya rasa. Abang Jamil. Betul juga So, bila trend tu dah start semua ikut seluruh dunia, buat kajian lain pula. Umur 30 hujung, testosteron makin meningkat. Dan conclusion daripada result kajian tu mengatakan curang tak curang, lelaki makin gatal hujung 30 awal 40-an. Disebabkan perubahan kita sendiri sebenarnya. Technically memang secara natural fitrah hormon akan decline. Yalah, sebab orang tua-tua dulu umur 40-50 dah pakai baju pagoda, lepas tu abang plekat atas pusat, kasut Jepun. Betul. Layan cucu-cucu, tak buat apa dah. Zaman sekarang 40, 50, 60 sekalipun tu dekat gym tu. Testo memang meningkat gila. Benda tu reverse balik. Dia lawan fitrah. Okay, kalau kata dia lawan fitrah macam tu, dia buat secara natural, mungkin dia workout dan sebagainya, dan ada juga orang yang ambil suplemen pula lagi untuk nak naikkan lagi dia punya testosteron ni, macam mana? Yang tu yang akan boost lagi testo sebenarnya. Bahaya ke tidak? Dia sebenarnya kalau boost testo maksudnya kita lambat penuaan. So lambat penuaan bagus sebenarnya. Testo ni mengurangkan risiko penyakit-penyakit Alzheimer, serangan jantung, buah pinggang. Testo sangat penting untuk lelaki. Function sebagai lelaki sangat penting. So sebab tu ada orang cakap kalau hang nak panjang umur ni, sains punya perspektif, kekalkan density otot. Lean muscle mass tu. Kalau otot makin tebal, insya-Allah lah hang kurang penyakit. Itu memang kajian abang. Sebab tu lah orang cakap testo bila tinggi ni bahaya ke tak bahaya. Cuma bahayanya pasangan hang lah. Hang bila umur 50, uban-uban rambut tapi nampak sugar daddy. Memang tak secure lah isteri kita. Saat meeting, badan katak pula. Lepas tu naik kereta memang kereta mewah. Umur 50 dah stable finance. Yang tu ujian kedua ketiga meh. Betul. Faham tak? Mula nak buka cawangan. Buka cawangan. Nak invest sini. So saya nampak kat sini benda tu elok sebenarnya. Cuma itulah tu, bila testo tinggi dia mempengaruhi perasaan kita. Tapi orang kata bila testo tinggi pula, makin lama makin tak ada rambut. Yang tu adalah external testo. Plus dengan kalau rambut dia tu sensitif terhadap DHT, dihydrotesto. Kalau yang dia tak sensitif tak ada masalah. Rambut lagi tebal, rambut lagi berkilat hitam, rambut jarang grey ataupun rambut uban. Nampak sihat lah. Nampak lebih sihat. Tapi kalau setengah orang tu memang genetic predisposition macam androgenetic alopecia. Saya sendiri sensitif terhadap hormon DHT. Itu siap. Testo bila tinggi, hormon testo akan convert pada DHT. DHT lah punca pada rambut aku kukuh. Sama, saya pun sama juga. DHT hormon tu. Itu punca. Bila kita kerap pergi gym ataupun workout bersukan kan, testo kita mungkin tinggi. Makin tinggi, yes, makin betul. lama makin tak ada rambut pula. Tu duk berangan lah, jadi mungkin macam Van Diesel ke. Itu tu kan. Tapi tak jadi Van Diesel tu, jadi Van Diesel macam diesel, petrol diesel tu. Bahaya juga, lama hilang ambil rambut kita. So makan suplemen tak ada masalah lah. Tapi orang ada kajian mengatakan lelaki botak ni lebih seksi, lebih dominan, lebih kita panggil apa, keterampilan lebih obvious. Tertarik sebenarnya. Lebih bold betul. Lebih cerdik lah. Cerdik pun. Lebih cerdik cerdik sebenarnya di belakang kan. Tu betul juga dunia day luar tau. Luar pandai tau. Tak ada semua lagi. Double genius lah. Betul juga Okay. Alang-alang kita bersembang pasal suplemen, pasal ubat-ubat ni. Ni pun kita nak tuju kepada, bukan saja kepada gym lovers ataupun orang-orang fitness saja. Contoh, Wan.
mungkin geng-geng yang makan ubat darah tinggi contohnya yang diberi oleh doktor. Doktor kata hang kena makan ubat ni sampai bila-bila lah sebenarnya. So adakah benda tu tak ada ke boleh reverse benda tu supaya kita dah tak perlu nak makan lagi dah ubat darah tinggi ni? Okay. Sebenarnya first penyakit yang memang ada study yang boleh reverse 100%. Maksudnya dikawal simptom tu adalah kencing manis. Ubah lifestyle modification. Daripada makan benda yang ultra processed food, dia ubah natural. Lepas tu dia bukan less sedentary lifestyle, dah rajin ikut high rocks, jogging sana sini, memang boleh reverse. Insulin daripada resistant, insulin jadi sensitif. So insulin tu ada function rendahkan bacaan gula dia, bagus. Lepas tu dia ubah daripada dulu berasap tak berasap sekarang ni, kurang radikal bebas dalam badan, improve insulin dalam darah, gula dalam darah cantik. Lama kelamaan dos turun taper down, off ubat. Memang ada. Betul. Saya tak tolak kemungkinan tekanan darah tinggi, kolesterol, even ada certain penyakit ada kaitan dengan kanser pun boleh reverse secara tak langsung. Tapi perlukan banyak kajian. Sebab tu datangnya regenerative medicine ataupun longevity ni. Nampak tak dua kita panggil sub medical yang nak ke arah hidup panjang, takut mati. So benda tu lah yang untuk reverse ke banyak penyakit lah. Betul. Sekarang ni. Sebab bila Wan cakap tadi, apa yang saya boleh reflect testimoni yang terdekat lah. Contoh macam apa yang berlaku dengan wife saya sendiri. Macam dulu dia mungkin besar sikit, dia sampai 85 kilo. Tapi biasalah perempuan bila sampai 85 kilo, dia akan rasa macam lutut sakit, sendi-sendi, dia pun ada pre-diabetic, lepas tu dah makan ubat darah tinggi. Benda ni berlaku. Dan pernah ambil dulu first Ozempic, nak menjaga gula, lepas tu pergi Monjaro dan sebagainya. Benda tu works lah sebenarnya. Tapi bila Wan cakap tadi, bila daripada 85 dia berjaya sampai 60, so maksudnya dekat 25 kilo. Banyak. Tapi bila turun tu memang miracle. Maksudnya sakit-sakit badan fizikal tu memang alhamdulillah gone. Lepas tu gula semua dah tak ada, alhamdulillah okey. Ubat darah tinggi semua dah tak ambil, hormon tak stable, doktor kata kena makan ni kan. Sampai sekarang dia dah reverse dan dia natural way. So nampak sihat lah. Dulu saya pun tak sangka yang boleh kat treadmill sampai 40 minit, 30 minit, kita tak nampak benda tu, dan benda tu berhasil. So sebenarnya akak-akak, abang-abang yang mungkin ada obesity, yang kita sebenarnya tak mau, tapi mungkin sebab lifestyle dan juga tabiat kerja kita turun makan dah tak betul. Time dah tak betul kan. So slowly, benda ni bukan sehari semalam terjadi. Benda ni berbulan-bulan, bertahun-tahun. Habit. Jadi saya nak bagi tahu, kalau kita nak kurus, memang dia bukan magic. Dan benda tu pun bukan sehari dua. Sebab kita belah badan kita pun dah bertahun-tahun jadi besar. Jadi hampa nak kecut seminggu. Mantap lah. Dan satu lagi nak saya memang ngaidit. Kalau untuk orang kecil manis nak jaga gula 3 bulan, HB1C. Bukan pekat sugar tau. Jangan makan malam langsung. Sebab saya dah baca study, makan malam. Okey, sekejap Wan. Malam ni pukul apa Wan bagi tahu juga? Pukul 6 sebelum pukul 6. Sebab eating late night ni kan, dia akan menyebabkan apa tahu? Parah insulin dalam darah ketika kita tidur adalah maintain tinggi. Gula maintain tinggi, insulin maintain tinggi. Lepas tu purata 3 bulan doktor check, HbA1 confirm akan tinggi. So kajian mengatakan HbA1c kalau nak jaga, makan sebelum pukul 6-7 ataupun 4 jam sebelum tidur, senang je. Kalau tidur pukul 10, 4 jam sebelum pukul 6. Yang tu the best way untuk jaga HbA1c sebenarnya. Bukan aku tak makan gula. Gula sebenarnya okey ambil. Sebab itulah kalau kita tengok American Heart Association, gula yang limit untuk lelaki adalah 39 gram. Untuk perempuan 21 gram. Memang ada limit dia. Boleh ambil 5 gram, boleh, tak ada masalah. Gula bukan racun. Cuma problem kita over sangat consumption. UPN buat study, purata orang Malaysia tahu tak ambil gula berapa? 30. Bukan 30 gram. Dia ambil lebih kat 200 gram satu hari. Mau tak kena kencing manis? 200 200 gram satu hari. Satu hari. Purata rakyat Malaysia. Bayangkan kalau perempuan kena ambil 21 je. Dia ambil 200. 10 kali ganda. Nampak tak? Gula sebenarnya tak membunuh, tetapi kita overconsume tu problem dia. So sekarang ni semua makanan bergula, kita akan general advice, tinggal gula lagi senang. Bukan mati pun tinggal gula. Betul. Senang, cuma penyedap rasa je lah. Yelah. Kan? Okay, cuma dia kata tak apa Wan, akak sebenarnya bila Wan dah cakap lepas pukul 6 tu akak dah tak makan dah benda-benda manis gula ni, tapi akak makan, bila lapar sangat akak makan buah oren, buah apple. Okey ke? Okey, buah ni mentaliti orang makan buah
Oh, sehat. Ya, sehat. Tetapi gini ingat, buah ada gula fructose. Yang mana fructose adalah punca kepada kalau makan banyak, uric acid tinggi, jaut. Lepas tu dia menyebabkan fatty liver. Sebab fructose adalah gula yang only metabolize dekat liver saja. So bila hang consume banyak, liver terbeban, develop lemak dekat situ. Tu yang bila buat liver profile kan, doktor kata enzim AST tinggi, ALT tinggi tu. Fructose itu sendiri. Boleh makan, tak ada masalah. Cari the lowest sugar content dalam buah apa dia. Bukan sebelum tidur makan anggur lah. Dia faham, dia kena macam tu. Betul. Jadi sebelum tidur makan buah apa? Okey, paling rendah Paling rendah. fructose, kandungan fructose adalah yang saya baca, okey, adalah berries. Sedap. Buah orang putih juga. Itulah dia. Dia mahal nak mampu Tak ada buah cepedak ke buah nangka ke. Masalah buah kita lokal ni dia Sebelum tidur makan durian. berapa biji bukan sebulan. Sedap Itulah problem dia. Faham. Tapi faham je kita manusia nak enjoy. Ya, Tapi kena faham dia punya limit dia. Baik. Okey. Nak tanya juga contoh macam baru-baru ni pun viral. Kita tak mau cakap lah produk apa, tapi viral. Ada orang nak kurus dengan cepat. So kadang-kadang yelah faktor event lah, nak kahwin, nak itu nak ini. Tapi mungkin orang tu dia nak cepat, sampai sebulan nak turun sampai 15 kilo 20 kilo. Ada benda tu berlaku. So orang tu macam mana aku sebulan dapat 15 kilo, bestnya. Tapi penyudahannya sakit. Lepas tu kata muka dah kuning dan sebagainya, contoh kan. So cerita kat sini mungkin Wan bagi tahu macam mana kita sendiri kalau ada setengah nak push untuk buat medical check up ni, diorang ni lambat lah nak buat. Penyegat, pemalas. Kadang-kadang faktor duit juga sikit, tapi tak mahal pula, rasa berapa few hundred lah kan. Tapi dalam badan kita sendiri, kita nak kesan kita ni ada masalah buah pinggang, contoh. Kita cerita buah pinggang tu. Macam mana kita nak boleh nampak? Okey. Buah pinggang kita, dia akan buang waste product 3 jenis. Satu adalah urea, amonia dan kreatin. Okey. Tetapi kalau mula-mula nak rosak tu, kita tak boleh detect pun. Tak ada sign apa, simptom apa langsung pun. Ada seorang sahabat kita ni, artis juga, dia kencing buih buat ujian buah pinggang EGFR, hang dah level stage 5 dah. Try bayangkan adik. Kencing buih dia tak ada masalah kuning ke, tak ada masalah anemia. Selalu kalau buah pinggang rosak, antaranya simptom dia gatal. Okay, ada fluid accumulation, mungkin kaki bengkak, ataupun ada juga menyebabkan dia cepat penat, dan ada juga menyebabkan dia, contoh macam dia jadi, kita panggil apa cepat lesu dan simptom anemia. Jadi macam pale, muka nampak kita panggil pucat, okay, sesak napas dan sebagainya. Tapi benda tu berlaku apabila dah memang level dah teruk. Permulaan tu tak perasan pun. Sebab itulah 3 organ ni, jantung, liver dengan buah pinggang, hang takkan detect awal. So nasihat saya adalah buatlah rutin. Setiap setahun sekali, setahun 2 kali, untuk yang ada genetik, buatlah medical check up. Tapi medical check up sekarang ni bukan buat biasa-biasa je. Buat liver profile, blood test, lepas tu buat kidney profile, tak cukup. Kena ada 3 bacaan yang nak tahu permulaan radang. Satu adalah ESR, erythrocyte sedimentation rate. Kalau tinggi, kemungkinan ada radang dalam badan, walaupun tak ada lagi simptom. Lepas tu nombor 2, high sensitive C-reactive protein. Yang ni kalau tinggi, radang dalam badan. Yang ketiga adalah procalcitonin, yang mana yang ni tak ada dalam blood test biasa, hang kena request. Lepas tu kalau ada duit sikit, request untuk vitamin D serum. Sebab vitamin D kalau deficiency, dia boleh affect kita punya testo. Dia affect pada immune system badan. Immune rendah, senang dapat sakit, betul. Lepas tu meningkatkan risiko kita mandul. Vitamin D3. Lepas tu yang keempat, kalau ada duit, buatlah kita panggil serum cortisol. Bila cortisol tinggi setiap masa, maksudnya inflammation, tak cukup tidur dan sebagainya. Dan buatlah ferritin dan sebagainya. So maksudnya blood test yang kita panggil yang normal tu dah tak cukup. Betul. Untuk kita screen permulaan penyakit. Kalau kita dah penyakit, dah ada simptom, itu cukup lah. Yang biasanya RM70, RM90. Tapi sekarang ni yang kita request sikit-sikit pun rasanya tak mahal, lebih kurang 175 ke 200 sahaja. Boleh buat marker sekali kan? Buat marker. Buat tumor marker test. Untuk orang yang ada orang panggil keturunan kanser, buat tumor marker test. Walaupun dia tak sensitif, maksudnya dia tak kita panggil apa? Dia tak
orang panggil apa sensitif ni, Aktif ke apa? dia tak accurate. Tak accurate. Walaupun tak accurate tetapi dia bagi rough idea dekat kita. Kita ni kalau ni tinggi sikit something wrong Contoh macam prostate kan. PSA dia punya tumor marker. tinggi prostate aku. Lepas tu Tok Wan aku ada prostate cancer. Dia Trigger lah kan. Kena buat something Kena buat something Prostate cancer antara kanser yang membunuh lelaki. Top 5. Agak tinggi juga sebenarnya. So bab kata Wan, kita takkan ada macam early sign. Sebab tu bila orang cakap rasa macam tak sedap badan lah, pergi check semua dah stage 4 stage 5 kawan kita stage 5 terus padahal kencing buih je. Kencing buih je. Yang tadi Wan cakap fatty liver tu, kalau saya rasa ramai je yang mungkin tahu dia ada fatty liver juga. Saya sendiri pun ada. Jadi macam mana kita tabiat dan juga apa yang kita nak kena buat untuk nak cleankan fatty liver ni? Okay, fatty liver apa yang saya tengah buat memang ada kajian backup. Fructose, gula fructose tu kena tinggal. Faham? Dalam buah ada gula fructose tak Saya apa. suka buah tau masalahnya. Dia problem dia, lagi problem kalau buah tu dia tukar jadi jus. Purely fructose, tak ada fiber serat apa langsung tak ada. Bubuh pula gula kat atas. Lepas tu ada pula dia tabuk Milo dinosaur. Mampui. Milo tu pula memang 3 in 1 mana lagi masuk tadi. Memang dahsyat lah tu. Itu satu. Lepas tu nombor 2, kalau fructose dia makan dari buah, at least ada serat natural kat situ. At least dia tapih lah sikit penyerapan ni. Ni dia convert daripada jadi jus, memang mampu terus lah. Betul. Gula fructose kalau boleh kurangkan sebenarnya. Yang tu paling kurangkan. Paling kurangkan Okay, kalau boleh. Milo tadi kita cakap bukan Milo. Coklat lah. Kita kalau coklat kita akan sebut Milo. Dekat sini biasa lah tu. Kita ada generalize. Betul. Bila kita cakap beli ubat gigi, kita cakap pergi beli Colgate. Colgate. Sebab branding dia pun dah kuat. Betul. Kan? Mi instant kita panggil Maggi. Padahal banyak lagi brand. Betul. Pergi beli Pampers kan. Contoh kan. Padahal diapers kan. Macam tu lah cerita dia. Okay. Ini best juga kita nak kongsikan juga. Kira panggil general knowledge juga lah. Okay. Selalu kan ghee, butter dengan margarine. So 3 ni kalau ikutkan orang biasa yang tak faham, sama je. Adik lebih kurang macam adik-beradik lah. Tapi yang mana yang patut dielakkan, yang mana yang okey sebenarnya kalau kita nak guna untuk masak ke. Untuk masak Orang kata ghee ni minyak mahal. Butter, jenis butter yang mahal. Betul. Orang kaya je dia makan. Tapi bersebab tau. Ghee, butter, margarine benda yang berbeza. Totally. Cuma bezanya butter dengan ghee ni sedikit persamaan dia. Okay. Kenapa? Margarine totally daripada plant based. Margarine. Dia adalah plant based punya lemak. Kalau butter dan ghee, dia adalah animal based. Daripada susu lembu. Macam margarine pula, okay, dia adalah unsaturated. Yang mana industri dia letak satu lagi proses kita panggil biohydrogenation. Dia introduce apa lagi? Partially hydrogenation, yang mana dia akan menyebabkan trans fat naik berganda. Dan trans fat kan tak boleh untuk badan kita kan, yang industri trans fat. Dia ada 2 jenis trans fat. Kalau animal based trans fat okay, dia best daripada lemak lembu. Tapi kalau industri punya trans fat, yang tu lah menjahanamkan salur darah jantung. Yang mana dalam tu dalam margarine. Itu yang tak bestnya. Kenapa perlukan biohydrogenation? Plant based sepatutnya di liquid. Okay. Dia bentuk liquid at room temperature. Tapi kita beli margarine dalam bentuk pejai betul? Solid. Macam mana dia solid kan yang tu? Itulah biohydrogenation. Tu yang agak bahaya sedikit lah. Lepas tu kalau butter pula, butter ni datang pada susu lembu, lemak susu dan sebagainya. So dia blend jadi saturated fat. Tinggi saturated fat, yes tinggi, tetapi saturated fat even lagi better sedikit compare pada trans fat. Sebab badan kita masih perlukan saturated fat at least 10% daripada daily kalori kita. Jangan lebih. Boleh ada tapi sikit. Trans fat perlu ada ke? Tak ada langsung. Tak perlu ada langsung. Sebab tu kata butter lebih better daripada margarine. Lepas tu nombor 2, butter dengan ghee ni apa beza dia pula? Okay, ghee ni 100% lemak. 100% Dia tak ada solid lemak, susu punya solid tak ada, milk solid tak ada. Dia buang, dia remove. Dia cuma preserve lemak sahaja. Sebab tu lebih tinggi kalori. Ingatlah, walaupun tinggi kalori tak semestinya benda tu jahat. Okay? Dia tinggi kalori, tinggi lemak. Tapi yang bestnya,
ghee ni sebenarnya is a good source, even lagi better pada butter. Sebab lemak itu sendiri, dan lemak itu sendiri pun lemak bukan lemak jahat. Ada juga lemak yang baik yang untuk kesihatan jantung juga. Tapi ingat, consume sikit lah, jangan banyak. Faham. Tapi ghee ni famous dekat India. Dia pun senang dapat. Dapat kat kita mahal nak mampu benda tu. Betul. Tapi kalau tanya saya antara tiga ni, yang mana best? Ghee the best. Sebab tu kalau orang tahu dulu kan, kalau kat kampung kan dia dah masak nasi, ghee tu last kali border atas dia ramai tau makan. Betul. Nasi dengan ghee. Sedap pun. Sedap. Tapi tu lah mahal. Kan? Sebab dia bagus sikit lah. Dia bagus. Okay. Orang yang suka bubur susu pekat dengan gula. Okey, tak apalah, saya tak mau letak susu pekat, tapi saya bubur gula lebih, gula putih. So banyak ke beza ataupun yang mana yang paling bahaya yang patut kita tinggal? Okey, susu pekat ataupun gula Sebenarnya susu pekat tu dia lagi teruk lah sebenarnya. Ya. Sebab dia adalah susu lembu, tapi dia tambah gula lagi sebagai preservatif. Susu lembu tambah gula sebagai preservatif. Tu adalah sweeten susu kan. Kalau dengan condensed milk, okay, ataupun evaporated milk, susu lembu dia panaskan tak tambah apa. Susu lembu, tapi dia panaskan tak tambah apa, dia letak enzim sedikit saja. Sebab tu dia lebih cair dan kalori lebih ringan. Kalau yang sweeten tu dia tambah lagi gula. Bagi tahan lah. Dah lah tahan, tambah preservatif lagi. So sebab tu saya cakap susu sweeten ni lagi teruk daripada gula. Gula ni kalau kita tengok, walaupun dia proses daripada ayak tebu, dia buang segala molasses, tetapi at least dia bukan preserve. Walaupun letak bleach dan sebagainya. Tapi yang ni letak preserve, dia tambah gula kat atas. Lepas tu memang menyedapkan lagi minuman, ketagih. Gula yang tinggi ketagih, tu yang problem. Okey, gula putih dengan gula merah kalau ada besar ke? Duduk sama aja. 1 gram 4 kilokalori juga. Cuma beza sikit je. Gula brown sugar ni dia cuma ada sikit molasses yang tak signifikan. Molasses ikutkan bagus. Cuma sikit je dalam tu. Dia macam 0 point something je. Nak kata bagus tak sama je kalori dia. Dua-dua trigger insulin. Dua-dua 1 gram 4 kilokalori. Sama sahaja. Sebab orang kan dia senang je bila kita tengok hampa tak bagus makan gula, tak bagus kan. Tak apa kalau nak makan gula, makan gula merah. Gula merah okey. Kita duk baca waktu tu, gula merah okey. So letak gula merah. Hang pun buat latte kan cuma gula merah, padahal sama ya. Padahal sama je. 40 kalori. Sama je. Sama je. Baik. Okey, ni kepada budak-budak ataupun siapa yang penggemar fast food lah sebenarnya. Okey, so kalau kita fast food ni tak lari dengan fries lah. Saja nak tahu lah proses orang yang suka makan fries ni. You boleh cerita sikit tak macam mana badan kita ni, apa efek daripada kita makan fries? Fries ni sebenarnya kira macam processed food lah. Kita duk ingat kita duk makan ubi tu segar masuk, sedap makan ubi tu. Padahal lah ni bila banyak kan kat TikTok keluar. Antaranya apa itu saya tengok chips, potato chips. Dia pun keluar, saya tengok lah potato chips lah ni nama potato chips tapi bukan potato dah pun. Dia dah proses potato tu mungkin 0.1%. Yang lain semua apa makan, ni rasa potato, ni rasa ni barbecue ni kan. Pelik dah kan. So macam benda-benda fast, kita bagi generic lah. Fast food ni dengan fries dengan semua ni, sebenarnya kenapa dia tak bagus untuk badan kita proses tu? Okay, satu proses tu adalah dia added, contohlah kan, makanan proses tu ada vitamin C. Added vitamin C, bukan natural. Dia tambahan, suntik sendiri. Benda yang added confirm badan kita tak boleh nak digest secara langsung. Macam makan kot mulut, keluar kot jubuk je vitamin C tu. Tak serap dalam darah. Lalu macam tu je. So buat makan. Satu. Lepas tu nombor 2, tinggi sodium tu obviously. High yang kita panggil dense with calorie pun betul juga. Okay. Dan lepas tu bila yang proses-proses tu obviously memang tak ada serat. Kan serat ataupun prebiotik adalah penting untuk badan kita. At least satu hari kita perlukan 25 sampai 35 gram. Kalau tak makan apa tadi? Leaky gut, tak leaky gut, cirit birit, lepas tu sembelit, lama-kelamaan usus tu beradang menjadi inflammatory bowel disease. Tu risiko pada kanser perut pula tu. Lepas tu dengan ubah dengan gut microbiome sebagainya. Tu baru satu tau. Lepas tu nombor 2, berbalik pada yang potato tadi tu kan. Potato chip Okay, potato chip bila baca balik ada certain brand tu, dia bukan potato pun, dia letak potato crisp.
Seradak je. Buat kasar-kasar. Rasa-rasa letak tepung jagung, letak preservatif, ada juga letak kita panggil petroleum derivative. Kita panggil TBHQ, third butyl hydroquinone. Lagi teruk. Ada setengah bila makan potato crisps kenapa tiba-tiba jadi migraine? TBHQ boleh induce migraine. Memanglah boleh migraine. Sebab TBHQ tu. So lepas tu yang saya macam itulah tu bila saya buat video tu kan. Semua sedap. Patutlah. Okey. Lepas tu brand tu ada kaitan dengan tu pula. Lagi Betul. boycott. Faham? Satu. Lepas tu nombor 2 pasal fries. Fries ni tak kisahlah brand apa pun, saya suka kata buatlah homemade fries. Boleh homemade dia potong sendiri kan. Dia no Okey, itu part yang bagus. Dia potong ni okey, dah ada masa buat lah. Lepas tu dipilih pula kentang yang ada tunah warna hijau pula. Kentang ada tunah hijau. Yang bagi hijau ada tunah tu dia ada dua bahan kimia yang kita panggil sebagai neurotoxin. Nama solanine dengan chaconine. Chaconine adalah toksin kepada saraf kita, yang mana akhirnya dia kacau inflame pada saraf. Lepas tu dia akan menyebabkan gut upset. Lepas tu kadang-kadang kita makan kentang yang ada tunah ni, pasal apa aku cirit-birit ni kan, aku food poisoning ke, benda tu lah. Solanine dengan chaconine. Tu satu. Lepas tu dia buat, tak apalah, potonglah bahagian tu, ambil bahagian bagus. Ingat macam tu. Ingat macam roti, dia pun buat macam roti yang ada fungus tu. Buang bahagian fungus, dia makan bahagian elok. Itu memang itu saya punya perangai. Jangan. Ya. Dia fungus ni nampak kat atas, bawah berakang. Aku duk makan akak Buang dia terus. ni. Sedap tu akak dia. Aku toast pula tu dengan bakar akak. Akak toast. Tak gigi kan. Dia ingat sihat tu. Aku tengok roti, buka-buka roti. Alamak, tinggal ni tengok. Dia bahagian kepala tu kan. Kepala roti tu nampak lah dia ni. Hijau. Buang, bakar makan. Kalau tak boleh. Okey. Lepas ni boleh ambil yang baru. Satu. Tapi orang kata bila ada fungus tu baru nampak dia punya khasiat dia tu. Kalau ikut Kan kalau macam keju kan, cheese kan, Okey. sampai teruk keju tu, itu yang paling sedap, paling mahal jual kan. kalau ikutkan tu betul lah. Betul lah. Tapi cara orang panggil penyediaan tu lain sebenarnya. Betul saja. So kalau hampa ada roti, hampa tengok dah fungus, Buang tu itu buku tu. Ni kan, buang tu buku. Ada aku buat macam mana? Aku atas selak satu, ni ada sikit. Dia kan makin lama makin kurang. Hak bawah tu macam dah clear. Hak bawah tu okey, boleh makan dua, selamat lah. Dengan yang kepala roti kan, atas bawah tu. Sebenarnya dia dah berakang. Dia berakang. Jadi tak apa, astagfirullah je lah. Bagilah burung makan. Dah pula burung pula kena. Kena panggil lah. So sama macam kentang kita tu. Kalau nampak hijau tu buang terus. Okay. Dan balik pada fries yang instant, yang terus koyak goreng. Kadang-kadang kita overcook tau. Overcook dia macam goreng kentang ni at least bagi yellow gold tu. Comel. Kita kalau nak kentang yang krap kan, crunchy kan, memang kena bagi brown kan. Betul. So brown tu adalah bahagian rentung. Nampak rentung tapi kalau orang kimia nampak yang tu adalah acrylamide. Acrylamide apa benda? Dia adalah proses biochemistry yang melibatkan gula dalam starch kentang tu plus dengan amino acid sedikit dengan melibatkan high temperature. Acrylamide, kalau ikut pada satu research kita panggil International Agency Research on Cancer, acrylamide tergolong pada most probably cause cancer. Dia walaupun dia bukan definitely, tetapi dia ada risiko. Faham. Kalau kita suka mendorong lah tu. Dia mendorong. Kalau kita suka boleh. Preparation tu penting. Goreng bagi nampak yellow sikit dah cukup okey. Makan sekali tak ada masalah. Yalah, betul. Kalau rajin buat daripada potato yang asal tu. Pilih yang betul. Pun boleh tak ada masalah. Contoh kalau hang buat cokodok kan, mana boleh cokodok nak kuning-kuning gold-gold, tak boleh. Cokodok dia mesti hitam gelap. Sebab tu manis. Manis. Sebab tu manis. Kan? Tapi sebenarnya tak elok lah. Boleh je makan sekali tak ada masalah. Kan. Okey, ada satu juga baru-baru ni ada kes dalam seminggu lepas lah saja saya sembang. Ada orang cakap kita punya badan kalau tidur atas lantai flat, sebenarnya bagus dia orang kata untuk kita punya betulkan kita sistem lah apa semua kan. Tapi kalau lantai pun tengok jenis lantai juga. Kalau belah Jepun mungkin dia pakai lantai buluh ke apa tak tahulah kan. Tapi tidur atas lantai ni sebenarnya flat bagus ataupun tidak ke, ataupun macam mana? Okey, bila kita tidur lantai yang kerah nak mampu kita kan, tak ada lah lapik dengan apa kan. Memang kerah 100%. Memang dia perbetulkan spine curvature kita, tetapi kena ingat badan kita adalah penuh dengan otot dan juga blood circulation, blood vessel lah. So bila hang tidur pada permukaan keras,
dia akan ganggu blood flow sebenarnya. Sebab tu sakit belakang. Orang tu cakap tidur bola lantai memang sakit belakang, betul. Dia ganggu blood circulation. Blood circulation pada otot, lama-kelamaan otot tak terima darah apa jadi, tu menyebabkan pain dan sebagainya. Tu sakit belakang tu. Faham? Adakah dia menyebabkan rosok bawah pinggang ke? Tak ada. Dia cuma kacau blood circulation pada otot yang mana boleh lead kepada muscle ache ataupun myalgia. Sakit otot lah, tu sahaja. Kena lapik totor sikit lah. Lapik totor bagi apa lembut-lembut sikit dah cukup. Tak ada masalah. Okey, ni bila kita cerita pasal aktiviti lambat kan, kita balik contohnya aktiviti bersukan ataupun balik kerja malam contohnya. Ini paling ramai lah orang kalau dengar ni akan relate lah. Mandi malam. Okey, mandi malam ada dua pula. Malam pukul berapa, lepas tu mandi balik, mandi sejuk baru fresh baru boleh tidur. Setengah ni balik malam, jangan hang balik malam mandi sejuk nanti paru-paru berayak. Ni semua mak-mak punya cakap biasa kan. Nenek-nenek kita pun pesan, jangan mandi malam nanti paru-paru berayak. Kalau nak mandi malam boleh pula, tapi mandi ayak panas. So mungkin boleh bagi sikit definisi pasal mandi malam ni. Kau tak payah peluh-peluh hang tidur terus ya. Okey, mandi malam sebenarnya benda ni dah lama, mitos ni banyak kali dah saya kupas dalam sosial media. Dia mitos sebenarnya. Nak mandi waktu bila mandilah silakan, tak ada masalah. Even bila kita tengok kita panggil rutin harian Nabi, mandi pagi. Mandi pagi pula tu. Kita kalau lagi pagi tak mandi kan. Maksudnya bila mandi pagi, mandi waktu malam sekalipun, benda tu sejuk betul. Memang ada kajian dia bantu untuk adjust sikit metabolism badan tau. Bila kita mandi sejuk, sejuk itu akan rangsang kita punya hypothalamus, yang mana dia yang kontrol temperature otak untuk naikkan metabolism. Secara tak langsung diaktifkan otot kita. Satu, salur darah ke permukaan kulit. Satu. Lepas tu nombor dua, mandi malam juga akan memberi kesegaran. Bila lagi segar, lagi senang nak tidur, lagi segar, lagi senang nak kita dah kurangkan mengantuk. Sebab tu orang yang aktif, contohlah kan, saya suka ambil CR7 punya rutin lah. Dia sebelum dia start dia punya rutin exercise tu, dia akan mandi sejuk. Sama juga lepas selepas dia bersukan pun dia buat ice bath tu kan. Benda tu akan trigger dan mempengaruhi blood circulation. Bagus. Tapi ada orang cakap, mandi sejuk ni boleh naikkan testosteron ke? Tu mitos. Saya dah baca research, tak ada pun. Dia tak ada kaitan dengan test tu. Cuma dia bantu untuk blood circulation is yes, betul. Adakah menyebabkan paru-paru berayak? Tak ada. Ni kita punya kulit ni dia bukan macam sponge serat ayak lah. Kulit kita ni, kulit atas saja ada 3 lapis. Bawah kulit ada facial, lepas tu ada kita panggil ada setengah lapisan lagi facial lagi, lepas tu ada lemak lagi, ada otot lagi, lepas tu ada pleural sac lagi, baru boleh masuk ke dalam paru-paru. Try bayangkan ayak boleh tembus 3-5 bahagian tu ke? Mana boleh. Kalau boleh jenuh pergi swimming tirih habis. Habis. Ayak masuk. Ayak kering. 20 orang mandi swimming pool. Habis kering. Awak ayak makin kering ni. Naik tangga tu kan. Semua bloated kan. Macam SpongeBob kan. Dah pula. Betul kan? Badan kita tak boleh serap. Okey lah. Bagi atas epidermis boleh serap sikit lah. Tapi bawah tu mana boleh serap. Dia adalah water repellent. Dia hydrophobic layer. Dia takkan serap ayak. So menyebabkan mandi malam menyebabkan paru-paru ayak tu tu mitos. Saya dah baca tau mitos kenapa orang tu beritahu. Sebab dulu toilet kat luar. Betul. Toilet jauh dari rumah. Betul. Dia pun tak mau bagi anak dara keluar mandi. Takut orang mengintai ke apa kan. Betul. Dia katalah mandi malam menyebabkan paru-paru ayak. Tu je alasan dia. Betul. Tapi dari segi perspektif medical ataupun sains, mitos. Tak ada lah. Mandi je. Okey. Wan, ni macam aku sendiri jugalah. Saya sendiri juga kan. Apa nama, kita pergi gym ke, pergi fitness dan sebagainya. So kadang-kadang kita perlukan protein yang lebih. So kita makan protein powder, protein shake ni lah. Kan, dia buat sendiri ni. Protein ni pula ada macam-macam jenis. Betul. Tapi orang cakap protein, whey protein ni sebenarnya tak bagus pun ambil dah pula. Jadi selaru lah. So mungkin Wan boleh bagi penjelasan sikit. Boleh ke tak boleh ke ambil sebelum ke? Ada yang orang ambil sebelum workout. Ada yang orang buat pre-workout, lepas tu dia ambil tengah-tengah tu, lepas tu dia sambung cardio lagi. Ada setengah tu dia memang nak jaga betul badan dia. Dia tak ambil dah yang nak cari yang natural protein, nak cari ayam daging ni susah. Senang lah, tak apa. Saya dah siap shaker saya. Hari-hari saya minum 3 kali. Maksudnya 2 scoop. Contohnya. Macam mana behavior begitu? Sebenarnya whey protein ke, tak kisahlah whey protein ke ataupun soy protein sekalipun, yang protein yang dijadikan powder, dia menyebabkan mudah serap je. Satu, mudah serap dan mudah untuk kita achieve protein harian.
Contoh macam bodybuilder, perlukan at least 1.6 sampai 2.5 gram per kilo. Kalau nak bergantung pada ayam, berapa ekor kena hentam ayam tu. Habis Kalau ayam. telur ayam nak kena jadi bewok telan. berapa tray nak kena meat untuk dapat daily tu. Betul, kalau satu telur lebih kurang dalam Baru 4 ke 6 gram. Tak banyak. Berapa puluh biji nak kena telan. So protein powder ni memudahkan dan memudah untuk penyerapan sebenarnya satu. Lepas tu kedua, saya tak setuju yang menyebabkan dia akan merosak obat pinggang. As long as kita ambil ikut keperluan. Macam kita pergi kerja, balik kerja tak selesai pun, masih perlu protein, yes. Tetapi berapa banyak? 0.8 sikit gram per kilo. So bolehkah kita ambil satu scoop protein shake tu? Boleh. Satu scoop lebih kurang 50 gram. Kita ambil satu scoop. So 50 gram, kita berat contoh 100. 0.8. Darat 100 dapat 80 gram kan? So 50 gram masih boleh lagi kita konsum untuk cukupkan protein harian. Tak ada masalah, tak rosak obat pinggang pun. So boleh ambil. Cuma problem dia, benda proses ini bila senang dihadam, untuk sesetengah orang dia tak boleh nak hadam secara bagus lah. Contoh, ada kajian mengatakan orang tu dia senang ada masalah batu karang. Okey. Dia senang ada batu karang bawah pinggang. Okey, dia memang ada masalah gout. Contoh, dia consume soy protein. Soy protein dia boleh trigger batu karang. Soy protein boleh trigger, kita panggil uric acid tinggi. Untuk orang ni jangan ambil whey protein. Whey protein tak ada masalah. Contoh macam saya, tak ada masalah gout, tak ada masalah bawah pinggang. Soy protein boleh, whey protein pun boleh. Apa beza whey protein dengan soy protein? Apa beza isolate dengan concentrate? Whey protein datang berlembu, senang cerita. Okay, soy protein plant based. Ada datang pada kacang hijau pun ada juga. So yang mana yang bagus? Kita manusia berdarah, betul So konsum benda berdarah even lagi bagus. Contohnya whey protein lagi bagus sebenarnya. Tetapi boleh nak ambil soy protein, boleh, tak ada masalah. Pastikan dalam darah hang memang tak ada keturunan batu karang, tak ada keturunan gout, silakan. Boleh. Asalkan kita meet daily requirement protein intake, dah cukup. Rosak obat pinggang tak? Tak ada masalah. Okey, kalau cerita pasal nak minum sikit sambil tu. Bila kita dah konsum satu benda ni kan, kita tahu masuk dalam badan, lepas tu kita makan suplemen, dia pergi ke liver kita kan dan sebagainya kan. So adakah satu teknik method untuk kita flushing? Contohlah, kalau barang-barang elektrik ke barang ni, okeylah kita pergi servis, kita boleh hantar servis. Kita punya sendiri sistem dengan makan suplemen, sat lagi dengan olive, dengan bentuk ni, hat ni masuk kapsul, macam-macam jenis lah masuk dalam badan yang kita tak nampak. Dia proses hilang macam tu contoh kan. Tapi enjin kita ni sometimes nak kena pergi jumpa bengkel juga. So mungkin bahasa mudah kepada orang yang tengah mendengar ni, macam mana cara kita detox ke, kita flush balik ke untuk sistem kita, Wan? Okey, sebenarnya badan kita memang dah boleh detox sendiri tanpa benda detoxkan. Auto lah. Memang auto detox. Selagi lifetime subscribe. Betul. As long as dua organ ni jangan rosakkan. Hati dan juga bawah pinggang. So dua organ ni lah yang akan detox. Dua organ ni yang akan buang lebihan ubat, lebihan suplemen dos dan sebagainya. Dua organ ini sahaja. So macam mana kita nak maintain kesihatan dua benda ni? Hati dia sangat sensitif terhadap fructose. Tu yang fructose menyebabkan fatty liver tu. Bawah pinggang pula sangat sensitif terhadap sodium, glukos, okey, kepada salur darah dia sangat sensitif. So kalau hang nak makan suplemen tak ada masalah. As long as jagalah pengaliran yang cantik pada bawah pinggang. Hypertension, diabetes boleh rosak bawah pinggang. Dua benda tu. Suplemen overdose boleh rosak bawah pinggang. Sebab tu saya cakap, boleh tak kita flush out suplemen, even ubat? Sebenarnya ada orang cakap, minum air kelapa boleh neutralize balik. Saya baca kajian, tak ada satu pun boleh neutralize balik kesan-kesan ubat ataupun suplemen yang kita makan. Walaupun termasuk air kelapa. Tapi boleh minum, boleh. Dia hydration, ada metabolites, ada potassium tinggi, bagus. Minum je lah. Tapi kalau nak saya setuju benda tu flush out ke, tak boleh. Tapi badan kita memang berkumuh, excrete secara natural. Air kencing dia buang juga. Lepas tu berak pun buang juga. Berak daripada mana? Hati juga yang buang kan. Kolesterol yang dibuang dari darah, hati juga pintu dia untuk buang melalui usus. Jadi macam mana kita menjaga hati kita? Hati kita sekarang ni kena jaga adalah jangan main kahwin tiga lah.
Lain terus jadi Safir. Tapi macam mana testosteron tinggi. Itu betul kan. Jangan jadi penyondol dah lah. Itu betul. Jom tu pil. Itu doktor cinta. Cinta, Itu lain lah. Okay. Tapi kan memang pasal hati doktor cinta sekalipun. Ada saya baca satu case report yang mana dia terlalu pecah ataupun kita panggil frust gila dengan pasangan dia yang main kayu 3 dengan dia sampai menyebabkan jantung dia mimik macam heart attack. Oh, mimik je. Mimik. Dia simptom sama, sakit gila. Lepas tu buat cardiac enzyme naik semua naik segala kita panggil apa? Myoglobin dan sebagainya. Okay. Penyakit tu kita panggil broken heart syndrome ataupun takut subuh cardiomyopathy. Oh, ada Ada. Terlalu frust. Tu first report saya baca tau. Dia bila frust menongging, menangis hari-hari, trigger heart attack. Padahal kolesterol cantik takut subuh cardiomyopathy. Dan second case saya baca, dia ingat yang tu adalah yang hijau tu, dia ingat guacamole yang guacamole apa tu? yang datang daripada avocado tu. Guacamole Tak tahulah. Saya tahu brokoli lah. Hijau lah. Guacamole tak salah saya. Okay. Tetapi dia makan yang tu wasabi. Padahal colour sama. Makan tu di frust sampai dia kena takut subuh cardiomyopathy juga, heart attack. Maksudnya broken pun bahaya sebenarnya. Bahaya juga sebenarnya. Saya pernah buat pasal ni cover 4 tahun lepas. Sampai benda ni dapat attention daripada media. Kan? Dia call, betul benda berlaku. Betul. Tak nak cari takut subuh cardiomyopathy. TAKUT SUBUR takut subur. Bukan subur tu kan. Okay, faham. So ada lah. Memang ada broken heart syndrome. Broken heart syndrome. Yes. Itu yang macam dia kau panggil sayang. Kau panggil. Sedap tu. Duduk. So kena attack kan. Bahaya. Nak kena ni makan tak lalu, mandi tak basah. Bahaya. Mandi malam. Mandi malam. Okay. Alang-alang kita cerita pasal frust, pasal ni semua kan. One sajalah sebab hang pun muda lagi. So, mungkin boleh share dengan adik-adik kita juga. Ataupun peringkat-peringkat yang baru nak mencuba ni. Ini cerita pasal masalah berasap. Masalah berasap ni sebenarnya dah semakin serius. Yang sintetik ni bukan cerita yang piu-piu tu. Piu-piu tu lagi jahanam lah. Ni baru-baru ni yang baru duk share. Dia pun tarik 2-3 dah ya, semua dah jadi kejung apa. Tapi dia pun tahu, dia pun nampak kawan dia pun jadi macam tu. Dia pun nak try kat tau. Dia FOMO nak try. Tapi bila try sekali, dia akan try berkali-kali. So mungkin secara saintifiknya ataupun nak cerita sistem badan, bila kita isap benda ni kan, dia pun kata lah bro, benda ni asap je bro, masuk temporary. Kalau ubat kita makan, kita nampak jadi kolesterol, jadi gitu, jadi ini asap masuk, hilang lah. So mungkin use daripada perspektif health punya side kan. Macam mana? Okay, yang berasap-rasap ni contoh lah kan, wujudnya yang berasap jenis kita panggil elektrik ni. Elektrik lah. Elektrik ni. Lah sebab EV solar dia pun main elektrik lah ni. Kan, jenis perencah sendiri. Dia problem dia dulu yang konvensional cara tu, ada nikotin kan. Betul. Tapi sekarang ni free, nikotin free kan. Nikotin free. Yang aku ayat free ni bahaya. Bahaya. Memang nikotin tak ada, dia tambah benda lain pula. Tu yang PPU tu. Satu. Lepas tu nombor 2, dia pun boleh reka pula device tu jadi bentuk lain. Marker pen lah, gam uhu lah. Kita bagi cikgu marker pen ni biasa ni. Padahal cabut ni boleh jadi berasap tu juga. Yang kata alah asap ni masuk, lepas tu kelak itulah dia lah tu. Yang masuk dalam paru-paru, contoh daripada yang E tu yang elektrik tu, dia adalah water vapor tau. Dia tak sama macam konvensional, tradisional yang biasa-biasa tu. Water vapor, dia bila masuk, dia akan lembapkan. Duduk, even stay lagi lama dibandingkan yang konvensional. Sebab tu, bila kita buat comparison tadi, permulaan dulu, e-cigarette tu lagi bagus daripada smoking biasa. Tetapi bila study makin banyak dibuat, e-cigarette tu menyebabkan E-vali lah, menyebabkan pulmonary embolism lah, menyebabkan COPD, even lagi teruk. Tambah-tambahan pula, dia punya tu boleh alter sendiri, boleh adjust sendiri. Hang tambah ni. Problem tak itu? Dan dia create kita rasa selesa sebab asap dia bau wangi. Dia tak macam konvensional tu yang busuk. Hang isap wangi, tak apa isap bangku okey je. Cukup wangi. Dia create kita rasa comfort tu lagi bahaya sebenarnya. Tambah-tambah pula benda tu senang dapat dekat budak-budak sekolah menengah.
Form 1, Form 2 dah bawa pergi sekolah. Even saya ada baca satu video ni. Botol ayang boleh sumbat benda tu pergi sekolah. Tengok atas ayang, buka bawah kosong. Pada dalam tu dia sumbat lagi. Sumbat benda tu lah. Silap buka tempat isi ayam tu. Terus jadi basah kan. Itu problem kan. Itulah yang saya risau zaman sekarang ni, bila teknologi makin maju juga benda tu. Cuma mungkin Wan boleh cerita sikit efek dia sebenarnya apa. Bagi budak-budak yang tengok ni kan, mana Gen Z yang tengok ni rasa macam FOMO. Mereka nak cuba apa kawan mereka buat, itu je. Tapi mereka tak tahu efek dia. Apa baru umur 13, 14, 15, banyak tahun lagi InsyaAllah kalau umur panjang nak hidup. Mak ayah spender pun mak pak beli lagi. Jangan duk rasa besar sangat. So bila duk isap benda ni, apa akan jadi dalam masa yang terdekat, kita kena bagi cerita bagi mereka ni tahu dapat info ni. Salah satunya contoh lah kan, kalau benda tu tambahan drugs, contohlah intermediate ke phenyldehyde ke kan. Lepas tu ada tambah lagi, kita bagi something ketamin ke apa. Benda-benda macam tu adalah ubat hospital yang doktor guna untuk tidurkan patient. Tapi bila hang pakai dalam dosis yang tak tahu letak berapa, lepas tu umur berapa yang ambil tu tak tahu. So tendency toxicity sangat tinggi. Sebab tu saya ada baca baru 2-3 hari lepas, dia ambil benda tu yang ada intermediate, dua orang perempuan terjun bangunan. Masya Allah. Terjun. Maksudnya dia memang alter kita punya mental cognitive, kita punya mental punya conscious ni. Jadi tak betul hallucination. Dia akan menyebabkan kita jadi unconscious. Lepas tu mental state semua alter. Lepas tu kita buatlah benda-benda bodoh. Jadi khayal, panjat bumbung. Sebab tu bahan kimia yang alter neurotransmitter. Itu problem dia. Itu acute effect lah yang Lala tu dapat. Lepas tu nombor 2, ubat-ubat ni, drugs ni, dia memang akan menyebabkan dependency, ketagih. Sebab apa? Memang ada kajian, benda ketagih dia meningkatkan dopamin dalam otak kita ni. Dopamin adalah menyebabkan kita terpaksa attach pada dia. Memanglah sekali hisap, tapi lepas ni 2 kali, 3 kali tak dapat ni, ketak ni, withdrawal pula symptom, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Lepas tu ni pula double dose. Dia create dependency tu. Lepas tu nombor 3, nombor 4, kalau chronic complication, jantung lah. Sebab bahan kimia ni memang dilute dan boleh masuk dalam darah. Dan benda tu dia trigger radikal bebas. Free radikal adalah permulaan kepada radang. Kalau free radikal dalam darah, apa yang berlaku? Darah senang clot, darah senang pekat. Lepas tu nombor 2, apa lagi? Free radical akan rosakkan dinding salur darah. Kenapa serangan jantung boleh berlaku? Sebab bila kita tengok secara pathological dia punya salur darah tu, bila kita potong macam ni, cross sectional, kita tengok dari tepi, dinding salur darah injury dulu, baru kolesterol datang menghimpit. Bukan kolesterol jahat sebenarnya, bukan kolesterol punca pada salur darah tersumbat. Permulaan dia adalah radikal bebas. Salur darah tu dulu. Salur darah dinding yang injury. Injury sebab apa? Radikal bebas. Radikal bebas datang daripada asap tu boleh jadi, sedentary lifestyle boleh jadi, genetik boleh jadi. So bila berasap tu, trigger lagi radikal bebas lagi tinggi. So serangan jantung lagi cepat berlaku untuk orang yang berasap lagi awal. Paling awal saya pernah tengok heart attack ni adalah umur 18. 18 dah kena dah. Lepas tu apa lagi, paru-paru dia jadi macam ada ayang, pleural effusion berlaku juga. So maksudnya kat sini dia kesan dia sama macam rokok yang tradisional, tetapi dia mempercepatkan proses tu lagi. Sebab kita boleh adjust content dia. Aku nak lebih power, flavor tambah, glycerol, glycerin. Lepas tu tambah lagi, kita bagi ubat, nak bagi, macam kita lah bisnes. Benda tu bisnes juga tau. Nak create demand, kita kena letak something yang different pula. Edit lah, betul. Bila edit tak putus lah dia punya demand tu. Betul. Letaklah PUP lah, vinyl semua tu lah. Tu datangnya benda tu. Tapi dahsyat sekarang. Yang start daripada sekarang yang PUP ni memang gila benda ni kan. Sangat gila. Itu kalau dia dah hit kepala kita macam tu, dia tak betul katalah dia ada duration lah, mungkin kita hilang kawalan sikit, kita macam wang sikit, mungkin dalam sejam contoh. Lepas tu dia akan sober balik contoh kan, jadi okey. Tapi walaupun kita time tu okey, sebenarnya dah bagi rosak lah kesan kan. Yes, kesan macam sel otak sebenarnya kan. Makin lama makin teruk lah. Betul. So elok lah korang semua yang tak pernah cuba tu, korang tak payah cubalah, sebab tak ada yang bagus pun. Tu datang ketagihan tu. Ketagih. Lama-lama ketagih. Tu problem dia. So Wan, sekarang ni nampak gaya Wan pun dah share banyak. Cuma dekat social media Wan masih lagi aktif. Mungkin
apa you Wan punya next plan? Wan tengah buat apa sekarang? Mungkin orang pun nak tahu you punya business tengah buat apa dan apa you punya hala tuju. Okay, sekarang ni saya sebenarnya walaupun tak treat passion, tetapi bisnes saya memang masih ke arah wellness. Cuma cara lain, approach yang lain. Bisnes saya lebih pada prevention. Kalau hospital kan dah sakit datang untuk treat, betul? So kita ambil pendekatan prevention. So saya tubuhkan satu company ni, kita panggil wellness center, nama ni Real Life Institute of Wellness. Kita memang treat, bantu untuk reverse obesity, untuk kesihatan sexual health pun ada juga, untuk mental health pun ada juga, skin health pun ada. So yang adalah Real Life kita panggil. Lepas tu nombor 2, company nombor 2 ni adalah health supplement lah. Kita jual untuk black turmeric saja. Lepas tu nombor 3 ni adalah company untuk personal social media. Social media pun ke arah medical dan juga health juga. So maksudnya saya tubuhkan something yang dia arah sama, approach berbeza, betul. Dan saya nampak sekarang macam Adik, sekarang dunia kita ni, Malaysia terutamanya, dah menuju ke arah regenerative medicine. Kita takut tua, takut mati. Itu datang macam-macam. TATM. Tak apa pula. Takut tua, TT. Takut takut mati. Triple TM. Takut tua, takut mati. Semua benda nak mudah. Umur 40, chronological age 40, tapi biological age 25. Tapi bagus buat cara yang betul. Kan kita record dan kita boleh mula naturally ke, dan buat cara yang betul. Yang betul. Yang baru nampak muda yang duk masuk implant lah, gedebuk-gedebak, itu saat lagi. Itu saat Londeh habis semua dah. Dah jadi sengit habis semua kan. Yang ni secara natural dan secara kita reverse. natural, ya betul. Tapi dia punya faktanya adalah walaupun how advanced science itu, aging kita tak boleh stop. Betul. Dia tak ada terminologi anti-aging sebenarnya. Dia slow down aging tu, betul. Aging hanya takkan berlaku lah. Memang akan tua, jangan risau. Takkan umur 70 tak kedai ke? Mustahil. Sekedapnya. Bagilah macam mana plastik surgery pun, tang sini memang akan kedai juga. Sini mana boleh buat? Betul. Tak boleh Muka tegang ni tegang, tapi ini kedai 1000. Memang tak boleh buat Sini paling susah sebab sini adalah banyak gila major blood vessel. Nak buat macam mana? Tak boleh. Takkan dia nak potong, Nak tegang tak boleh. Betul kan? Yang ni boleh tarik facelift. Ni semua boleh, ni tak boleh. Nampak tak? Ada juga limitation yang Tuhan bagi. Betul. Tadi macam mana pun tak boleh lawan aku punya kuasa. Betul. Okay, macam Wan sendiri, sebab saya tengok Wan punya personality karakter ni, Wan jenis tak simpan dan jenis tak menjaga sangat cara nak bercakap. Kita kan? share. Kita nama share kan? Share. Tapi memang rasanya tak lari lah daripada kecaman-kecaman netizen juga, daripada komen-komen. Tapi Wan punya style, Wan accept macam mana? Adakah Wan jenis baca semua komen yang perlu balas, ataupun langsung memang tak baca ke, ataupun ada orang yang tolong baca, atau Wan sendiri ke macam mana? Ada baca, dan dulu memang baca setiap komen. Lalu ni tak ambil kisah lah. Tapi kalau yang triggered sampai pihak authority yang tinggi tu, kita akan ambil take note lah benda tu. Tapi kalau yang biasa-biasa tu biasa dah tu. Kadang-kadang sampai ke personal life pun sama. Hang ni semang macam-macam tapi badan macam ni juga. Biasalah tu. Pakai jantung pun mati sebab jantung juga. Faham tak? Faham. So maksudnya ada ilmu tapi kita deliver je. Tengok ilmu saya sebenarnya. Jangan tengok pada aku. Betul. Lepas ni aku sadar aku buat content shirtless. Baru Meta Benjamin nombor 2 pula lepas ni. Cuma kecaman memang tak dapat lari sebab kita dah pilih cara ni. Aku nak masuk social media, aku public semua jahanan rondeh semua tu. Terimalah seadanya sebab kita pilih jalan ni. Betul. Bersama juga macam kat TikTok, sebenarnya nampak satu masuk feed benda ni lawak lah. So, dia magician, tapi dia punya content ialah dia reveal macam mana magician buat magic. Okay. Hang rasa habis semua dia londeh rasa-rasa magic. Dia buat kan magic macam ni, hilang. Sebenarnya ni ada benda ni. Dia cerita semua. Okay, next. Ni pula yang ni. Dekat satu konten dia, dekat 20 magic yang dia reveal, yang satu konten yang dia buat on the spot. Ni dia buat next ni kan. Okay, ada 2 cawan. Bertarik pun jadi satu. Sebenarnya bawah ni cawan ni ada ni maksud macam ni ada. Okay, next. Ni pula dia reveal semua. Maksudnya semua magician tak boleh nak cari duit lah. Tapi macam Wan bukan dia buat macam tu. Dia sometimes, because my uncle pun last time dia pun doktor juga. So bila dia pun diberi ujian sampai kena cancer dan sebagainya, dan dia dulu jenis memberi ubat kan. Hampa mai sakit ni ubat. Sampai satu stage macam you cakap lah, dia kata dia pun datang, hang sakit apa, this is the way, reverse balik, pergi natural way. Kan macam benda apa yang boleh menjaga guts dengan cara natural, makan and all. So slowly dia sendiri berjaya reverse, fight dia punya cancer without any buat apa dia panggil tu,
kemo dan sebagainya tu. So alhamdulillah lah, mungkin itulah rezeki Allah bagi kat dia, dan sekarang dia tengah fight juga untuk siapa-siapa yang sakit untuk reverse. So saya nampak benda-benda sekarang macam you cakap lah, benda ni works and function. Tapi benda ni kita bukan cakap sehari punya cerita. So kita dah hidup pun dah berapa lama. So mungkin proses ni makan tahun lah. Ya, betul tu. Tapi kena usaha lah. So, Consistent betul. Okay, so Wan, sedikit kata-kata kepada you punya followers yang sentiasa support you, walaupun dikecam dan sebagainya, tapi mesti ada followers antaranya I lah yang follow you. So sedikit kata-kata kepada diorang, what is your next move, dan juga ni nak say thanks ke apa-apa. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih bagi yang kenal Dr. Wan Share dan sampai sekarang support. Walaupun yang ada kecam tu, sebenarnya kecaman tu datang pada fans sendiri juga tu. Dia kecam tu maksudnya dia sayang. Dia sayang. Dia care pasal kita. Kadang-kadang kecaman dia orang tu jadikan kita macam kita alert sebenarnya. Tak boleh pandang buruk, tapi kadang ada yang baik juga kita ambil sebagai belajar untuk lesson lah. Dan what's next ataupun next move saya adalah memang saya nak implement, saya nak walk the talk. Aku cakap untuk kulit kenciman di tinggi, aku kena present diri aku macam tu. Mungkin lepas ni lebih sadar kan, insyaAllah kan. InsyaAllah. Dan nak walk the talk, kita nak lebih pada prevention. Saya nak jadikan negara Malaysia ni, saya antara pioneer nak ke arah longevity dan juga registered medicines. Sebab apa? Memang kita tahu kita sekarang ni orang sanggup buat apa saja untuk maintain dia punya health status dia. Sebab kita dah sedar sejak COVID dulu dah menyebabkan ramai fobia. Meninggal tepi jalan terabak macam tu saja. Sejak tu kita punya health awareness dah naik. Sebab itulah registered medicine dan juga longevity sangat-sangat sekarang tengah wujud kan. It's a good start ataupun moment untuk kita start apa tu longevity, apa tu registered medicine. Itu yang saya tengah bawakan dalam setiap konten saya. Bagus. Eat food as medicine. Itu saya tengah ketengahkan sekarang. Makan nasi biryani. Nasi biryani kita fikir benda tu menyebabkan obesity kan. Padahal bila eat proper portion, bagus. Nasi lemak, bagus. So daripada kita memburukkan makanan yang natural, baik kita tengok kebaikan dalam makanan tersebut. Sebab mungkin banyak tak sampai info tu. Contoh macam nasi lemak, dia ada santan. Oi, hang makan santan buat apa? Nanti yang gemuk, nanti kena darah tinggi, sakit jantung. Padahal santan tu bagus untuk badan. Bagus untuk badan. Kan? Kita dah salah faham sebenarnya. Sama macam kolesterol. Dulu kita fikir daripada lemak, daging. Padahal majoriti datang pada gula. Kita baru sedar benda tu. Gula punca pada penyakit kebanyakan. So yang itulah saya punya attention yang saya nak bawa kepada social media sebenarnya. Saya nak berubah pemikiran orang kita ni. Sebab tu kita cakap dalam bahasa-bahasa yang layman term, bahasa-bahasa isu semasa. Kalau aku nak buat video aku pasal hypertension. Apa punca hypertension? Hampa takkan tengok benda tu. Betul. Buang masa je tengok. So kita pendekatan lebih dekat dengan orang community. Terima untuk segala kecaman dan juga teguran tu best. Sebab kita still learn. Dalam ni proses. Betul. Even pakar pun ada silap. Aku tak pakar lagi banyak silap. Tapi datangkan kritikan tu dengan membina. Betul. Bukan menjatuhkan. Sebab kebanyakan yang kritik saya tu, satu benda berkritik tak Abi Osman. Dia tak kritik langsung pasal konten saya. Sebab konten saya tu backup by science. Dia pun takkan cakap benda tu. Dia benda tu betul. Takkan menipu kan. Betul. Dan terima kasih banyak-banyak yang support, yang sama doakan. Yang negatif ada, tapi yang positif pun lagi banyak sebenarnya. So benda tu saya bersyukur sangat dan menyebabkan saya still relevant dan masih dekat content creation ni almost 10 tahun lah. Alhamdulillah. So kami di I Did It My Way pun doakan semoga Dr. Wan share terus, share benda-benda yang bagus ni, sebab cara penyampaian ini mungkin mudah diterima. Kadang akak-akak macam makcik yang mana belum follow, boleh pergi ke TikTok, boleh follow, nanti naik kat feed kan, boleh dah tengok apa segala benda yang share. Betul. Macam tadi yang cerita pasal high attack pun kita ingat kolesterol, you cakap tadi pasal sugar, lepas tu banyak kes sekarang pula sangkut kena heart problem, bila check kalsium pula sebenarnya yang block pun ada juga. Pun ada kalsium, ya Allah, biar betul. Jadi banyak sebenarnya info tak dapat. So dulu kita nak tahu penyakit, bila kita kena baru kita ambil tahu. Sekarang ni kita dah boleh ada pelbagai sumber untuk kita ambil tahu sebelum kita kena, which is macam Dr. Wan cakap, kita kena prevent sebelum kita kena, insyaAllah. So kita tahu manfaat tu dah kita kenal, adik-beradik kita, surround kita, circle kita share. Betul Kan? Daripada share benda-benda mengarut, kita share benda yang bagus. Betul. Kadang-kadang kita sulam mengarut sikit. Betul. Kadang-kadang benda bagus ya. Buatlah sikit lara sikit kan. Kadang benda-benda tu bila trigger nak tengok. Trigger nak tengok next video. Thank you so much Dr. Wan Share. Terima kasih. Semoga maju jaya insyaAllah. Amin insyaAllah.
Kepada anda semua itu pula, thank you so much juga kerana menonton sampai habis, yang dengar sampai habis di Apple Podcast, di Spotify juga, di long version di YouTube. Ingat, untuk episod Dr. Wan ni kita akan potong banyak clips je, short-short semua di Instagram dan juga TikTok kita akan share, dan di long version di YouTube. Pada subscribers baru juga, thank you so much. Dan pada siapa yang belum sempat lagi singgah di ididitmyway.com, sampai singgah kat situ, semua ada kat dalam tu. Next insyaAllah ramai juga tanya pasal merchandise, slowly kita akan keluarkan. Nanti kalau keluar kita roja-roja lah. Kita nak buat cap simple-simple lah, cap sikit, baju sikit, hoodie sikit kan, bagi souvenir lah. Kadang mereka tengok macam comel nak, bila nak tak ada pula. Jadi kita dah siap lah, platform tu dah ada, tinggal nak masuk barang saja lagi insyaAllah. Semua ni terjadi sebab you all punya support. Terus support, follow, like dan juga share, subscribe kita punya YouTube. InsyaAllah kita jumpa dalam episod next. I did it my way, Sempoi.